seperti $1,000,000 dalam sekelip mata. Cuma Jessica mempunyai lebih banyak rambut daripada yang Kira ingat. Dan sementara itu, masa berlalu. Hei, tapi jika ia akan kelihatan baik, ia berbaloi, kan? Tiada siapa yang tergesa-gesa di sini. Nampaknya Jessica tidak bersedia untuk ujian berjaga sementara kawannya membantunya. Dan ini memberi Kira peluang sempurna untuk satu gurauan kecil. Selesai membuat sentuhan terakhir itu. Apa bau pelik ini? Oh tidak, rambut saya terbakar, rambut saya. Kamu kembali ke sini segera. Mereka benar-benar menjadi cantik. Rachel sedang cuba membalas dendam terhadap Ben selepas kekacauan terakhirnya dan telah memutuskan untuk memerangkapnya dengan sepasang seluar dalam wanita. Wira kita tidak mengesyaki apa-apa dan bersiap untuk kerja dengan jaket yang mencurigakan. Ben, saya mengharapkan segalanya daripada kamu. Tetapi bukan ini. Ben tidak mungkin lebih keliru. Dan semuanya sangat lucu sehingga seseorang terluka. Jadi berhati-hatilah gadis-gadis, jangan keterlaluan. Zoe mempunyai banyak masa lapang dan telah memutuskan untuk mengganggu Kira. Gaya seram! Apa yang terjadi dengan lampu? Hidup, mati. Sangat menakutkan. Lebih baik pergi periksa. Ops, Kira telah mendedahkan helah itu dengan sangat cepat. Kamu akan lebih bernasib baik lain kali, Zoe. Saya buka peti sejuk dan ada kejutan. Sebenarnya saya hanya inginkan Coca-Cola dan tidak akan pernah menjadi hamba kepada gurauan sekejap kamu. Tetapi jangan pergi dan tetaplah di situ tersenyum. Kerana, sayangku, kamu akan berada di situ selamanya. Ambil hotdog dan buat potongan dengan berhati-hati di hujungnya. Buat segi 4 kecil. Dan buat juga beberapa potongan di bahagian belakang. Anda faham apa yang kami maksudkan? Nah, jika Anda lekatkan kuku palsu pada segi 4 kecil itu, semuanya menjadi lebih jelas. Realistik, bukan? Buat potongan yang baik dan tutup dengan sos tomato. Prank ini memerlukan saat yang sempurna apabila ia benar-benar tidak dijangka. Tiba-tiba seperti kilat, percayalah semua orang akan terkejut. Jika Anda marah kerana dia tertidur semasa menonton film bersama, balas dendam. Sesuatu yang lazat dan melekit adalah apa yang kita perlukan. Secepat dan sehalus mungkin sapukan pada tangan. Set sudah siap untuk pertunjukan. Menampar nyamuk yang menjengkelkan itu tidak berhasil seperti yang diharapkan. Tetapi sebenarnya apa yang telah kamu tampar? Tunggu, apa benda itu di wajahmu? Keliru? Saya percaya. Bertukar hadiah adalah tradisi kuno dan dihormati. Mike teruja dan sekarang giliran dia untuk memberikan hadiah. Semua gembira dan puas. Cuma Kira tidak faham bahawa Mike telah memilih kotak yang sengaja mengelirukan dan ini akan mengganggu acara seterusnya. Nampaknya lebih marah daripada kucing basah. Hati-hati, beberapa gurauan boleh mempunyai kesan balas yang tidak diingini. Yak. Satu cadangan kecil untuk apabila Anda sangat ingin minum smoothie, tetapi seseorang tidak mahu berkongsi. Keluar dari bilik dan panggil dia.
Boleh saya bercakap dengan Chelsea? Penghantaran bunga, saya sedang menunggu di luar pintu. 101 mawar, tolong cepat. Ia berat. Dan apabila medan sudah bersih, Anda boleh menuntut hadiah Anda untuk persembahan terbaik di telepon. Rasanya seperti kemenangan. Tetapi setelah melakukan perbuatan itu adalah bijak untuk menghilang. Mangsa Anda tidak akan tertipu lama dan mungkin juga menghukum Anda untuk rancangan jenayah Anda. Adakah ia berbaloi, Ben? Pada pendapat saya, ya. Hei, mata letih. Kamu tidak cukup tidur malam tadi. Nampaknya Rachel berpesta sepanjang malam daripada tidur. Atau kamu berada di komputer sepanjang masa. Walau bagaimanapun, Rachel terlupa bahwa tidak boleh tidur semasa bekerja. Pertama, jangan lakukannya. Kedua, jika lakukannya, jangan sampai dilihat. Jika seorang rakan sekerja menemui Anda tertidur, dia akan merasa berhak untuk meninggalkan kejutan kecil untuk Anda apabila terjaga. Satu perubahan kecil pada komputer akan membuat Rachel berjaga juga malam ini, sementara seluruh pejabat akan terus ketawa berjam-jam. Tiada tempat yang selamat apabila gurauan sedang dirancang. Tidur di katil pun tidak akan menyelamatkan kamu jika rakan serumahmu telah memutuskan untuk menjadikan pagi lebih menarik. Kami akan menggunakan cat merah di tempat yang paling tidak sesuai untuk gurauan kami. Cat bilik mandi dengan warna merah dan kemudian tambahkan pewarna makanan merah dalam ubat gigi. Ceri di atas kek akan menjadi senyuman manis ini untuk menyambut Rachel apabila dia cuba menghilangkan semua kat dan pewarna yang mengotori dirinya. Satu rancangan yang sempurna. Buat 30, buat 31. Letakkan cat biru pada pemegang pintu atau mungkin juga pada semua cawan di rumah di mana sahaja Anda merasa terinspirasi. Apa yang tinggal untuk dilakukan adalah menunggu mangsa kita bangun untuk mengikutinya dalam rutin pagi sambil ketawa kecil sepanjang masa. Perangkap pertama adalah satu kejayaan. Dia baru bangun sekarang dan tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Dan jatuh juga dalam perangkap nomor 2. Wow, menjijikkan. Nasib baik Rachel tahu menghargai gurauan yang baik dan menerima dengan semangat juga kejutan terakhir. Gurauan yang baik dan sikap yang baik. Sayang, beli trombos lagi Coca-Cola dan Toto. Awak lupa untuk membukanya dan straw tidak akan salah. Terima kasih kerana menjaga saya. Bawakan saya sesuatu untuk dimakan. Saya sedang dalam permainan, tidak boleh terganggu walaupun sesaat. Suapkan saya. Baiklah, kita sudah melampaui batas. Makan ini, sayangku. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Kamu mahu makan, dan Jessie telah memberimu makanan. Tapi saya rasa dia tidak akan meminta apa-apa lagi. Kini, ujian pertama. Untuk memudahkan ia dilepasi, satu perkara akan berguna. Apa dan bagaimana ia dapat berguna kepada kita? Itu untuk anda tentukan. Dan sesiapa yang berjaya dulu akan mendapat hadiah kecil. Wah, itu ganjaran yang berbaloi. Jadi mari kita mulakan. Pergi. Ya kawan-kawan, ini permulaan yang buruk. Tetapi siapa yang akan mendahului? Saya rasa ia akan jadi Mila. Dia sangat gigih. Saya sampai dahulu. Tapi saya tak tahu apa nak buat dengan garpu ini. Nampaknya tersekat. Alamak. Jaga kepala anda atau hujan akan datang dalam bentuk garpu. Oh, tidak. Oh, itu hampir.
Tetapi saya bernasib baik. Sekarang yang tinggal hanyalah menuntut hadiah saya. Jangan cepat sangat, Alex, kerana Vida masih dalam permainan dan dia nampaknya sedang merancang sesuatu. Jauhkan kanak-kanak dari skrin. Ini adalah seram sebenar. Tolong. Atau tidak. Tetapi Vida hampir berjaya keluar. Saya tidak akan berputus asa. Mari kita jadikan ia kubu dan selesai. Saya rasa tidak begitu mengikut gelembung itu, Mila. Baiklah, cuba lagi lain kali. Dan ini adalah Sister Bank saya. Saya hampir selesai. Ya, itu tidak begitu sukar. Hanya tinggal untuk mengambil hadiah saya. Nampaknya pusingan ini untuk Vida. Anda boleh menikmati ganjaran yang berhak. Inilah pemenangnya. Oh, saya terlambat. Oh, saya tak boleh bersantai sekarang. Alex, tiada masa untuk bersedih. Saya rasa saya ada idea. Lihat apa yang saya dapat. Ada lagi banyak buih. Terima kasih, Vida. Semuanya sama saja. Sekarang kita boleh berseronok dan tidak perlu risau. Sekurang-kurangnya untuk saya. Apa? Tolong. Baiklah. Tidak. Semua orang yang tugasan baru. Dan ini sepatutnya membantu kamu semua. Baiklah. Itu telah menjadi Fanny lebih muda. Hadiah ini adalah konsol yang cantik. Anda boleh bermain selama mana yang Anda mahu. Atau lebih tepat, sehingga cabaran seterusnya. Terlalu awal untuk berasa teruja. Saya harap Anda bersedia kerana kita akan mulakan. Siapa yang akan mula dahulu kali ini? Mungkin Alex, tetapi nampaknya Vida ada rancangan lain. Ke tepi semua. Kini tiba masa untuk ganjaran. Yang mana satu? Mungkin ini. Ini? Bukan ini. Oh, sayang. Walaupun kami boleh bersedia bahagian ini takdir. Saya rasa dia mahu cium saya. Tenangkan diri, Mila. Ini peluang kamu. Maafkan saya, Mila. Saya rasa kamu salah faham saya. Ayo. Tetapi sekurang-kurangnya, kita boleh bebas dengan cepat. Cuma laraskan di sini dan kita selesai. Wahoo! Sekarang bantu saya dan kita boleh bermain bersama. Mereka belajar mencari jalan keluar dari situasi sukar ini dan nampaknya menuju kemenangan. Tetapi bagaimana dengan Vida? Mari kita lihat. Oh, tidak. Saya rasa saya telah mematahkan kunci ini. Dan mereka sudah di sini untuk meminta maaf. Itu jelas bukan sebab mereka datang. Tetapi kenapa hanya ada seorang sahaja? Jangan risau, kawan-kawan. Guru ada idea. Sekarang kamu berdua boleh bermain bersama. Pasti. Sekarang ada satu lagi perkara. Ayuh, Mila. Ini masa kita. Woohoo! Tetapi kini hanya akan ada satu pemenang dan saya akan meneruskannya sendiri kali ini. Oh, itu sungguh bagus. Bukan tahun baru, tetapi Anda akan berkilau seperti pokok Krismas. Dan ini juga akan membantu Anda keluar. Saya perlu menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Dan ini hadiah kecil. Wow, itu memang sedap. Mari kita pergi. Ayuh, kawan-kawan. Sudah tiba masanya untuk pergi. Kali ini saya akan pergi dulu. Tetapi ada sesuatu yang menghalang saya. Baiklah, saya membuat ini yang paling dekat. Semoga berjaya lain kali. Lihat, Mila, saya ada rancangan yang kukuh. Saya tak tahu betapa boleh diharap, tapi saya akan cuba mengatasi awak. Pertama lock dan sekarang bolehkah kita tarik palang pengecas? Lelaki-lelaki sibuk, saya akan mula bergerak ke arah kemenangan dan jadi beberapa langkah dan ia selesai. Ya, lengan saya bebas. Ya. Dan saya bebas. Ya, saya berjaya. Saya sudah dapat merasai gula-gula kapas dalam mulut saya dan sedikit plastik. Peter tidak mahu memberikan kemenangan dengan mudah. Jadi apa yang sedang dilakukan oleh Alex? Ia tidak kelihatan bagus, tetapi perkara utama sekarang adalah untuk keluar. Rancangannya benar-benar berkesan, tetapi ada pesaing di sekeliling.
Betapa mendebarkan. Siapa yang akan dapat menikmati gula-gula kapas yang enak? Tidak. Saya di sini. Maaf kawan-kawan, tetapi saya terlalu suka manisan. Jadi gigitan pertama milik saya. Wow. Hebat. Alangkah nikmatnya. Saya tak boleh berhenti. Gadis-gadis telah memilih gaya solek yang luar biasa, tetapi mereka kurang peduli mengenainya. Alex terlalu asyik sehingga dia tidak menyadari kemunculan misai itu. Hei, gadis-gadis, lihat ini. Keputusan ini pasti akan menggembirakan guru. Baiklah. Pelajaran sudah tamat. Ya, apa? Itu memang menarik. Kamu semua melakukannya dengan baik. Tapi saya rasa saya patut pergi hari ini. Saya akan... Kamu semua sangat teruja untuk melihat apa yang menanti kita dalam pusingan ini. Saya rasa anda juga bersabar dan menikmatinya. Anda dapat sekumpulan lipas hidup. Menjijikkan. Tidak. Ayo. Saya minta maaf tetapi anda masih perlu melukis. Anda akan melakukannya dengan pad pen kecil. Mereka akan buatkan ia sangat mudah untuk anda melukis. Ia belum biasa, tetapi anda akan menyukainya. Wow. Ya. Masa semakin suntuk. Saya tentu tidak mau mendapatkan lipas, tetapi saya masih perlu menunjukkan kemahiran melukis saya. Saya rasa saya akan melakukannya dengan baik. Saya harap begitulah sebab kalau tidak saya tiada sesiapa untuk dilukis. Mengaum. Oh, tidak. Oh tidak, pensel saya patah. Apa yang akan saya gunakan untuk melukis? Tepat, saya ada pengasah. Saya harap ini akan membantu saya. Plus. Alangkah cantiknya. Sekarang saya boleh melukis semula. Apa yang berlaku dengan pengasah? Sekarang saya penuh dengan habuk kayu. Tapi saya sudah mengasah pensel saya. Sekarang yang tinggal adalah untuk meniup habuk kayu dari kertas. Jadi, saya boleh mula melukis secepat mungkin. Hey! Apa yang kamu buat? Saya kini dipenuhi dengan habuk gergaji. Jangan risau. Saya akan bantu kamu singkirkan mereka. Terima kasih banyak. Itu sangat baik hati awak. Alamak, dari mana datangnya kertas itu? Julie, boleh tak berhenti membalingnya? Julie, tidakkah kamu sedar kamu mengganggu lukisan saya? Kamu lihat, saya tidak boleh terganggu sepanjang masa. Baiklah, saya akan membuang semua sampah. Wah, lukisan kamu sangat cantik. Saya rasa saya akan membawanya juga. Hei, di mana lukisan itu? Sudah hampir masa untuk akhir cabaran. Anda betul cabarannya sudah berakhir. Sudah tiba masanya untuk menunjukkan apa yang anda berjaya lukis. Ini dia. Dan saya akan tanda tangani lukisan terburuk saya. Tidak, kamu boleh buat dengan lebih baik. Tidak suka. Mila, di mana kerja kamu? Itu tidak mencukupi. Tetapi Julie, kamu membuat saya gembira. Saya sangat suka lukisan kamu. Hey. Kerana ia milik saya. Bullshit. Gadis, you berdiri mengutuk apa yang terjadi. Walaupun saya tak mau memahami masalahnya. Saya ada cukup masalah saya sendiri. Mila, kamu dapat lipas. Kamu sepatutnya mencuba. Betapa mengerikannya. Saya sudah cuba. Kamu merangkak. Lihat itu. Wah, saya tak pernah nampak begitu banyak lipas sekaligus. Apa yang ada di bahagian bawah itu? Saya rasa ia sesuatu yang sangat berkilau. Wow, ia cincin dengan berlian sebenar. Wow, betapa bertuahnya saya. Ya, benar-benar cantik. Wah, apa? Gadis-gadis kredit saya hedas yang sebir di luar biasa menunggu kema. Kau suka makanan laut? Kerana salah seorang daripada kamu akan mendapat sotong yang berlendir. Tetapi sangat comel ini. Adakah anda bergurau? Anda akan berlukis dengan cat ni di atas kaca. Saya harap anda boleh melakukannya. Masa anda tamat. Hebat. Ya, sekarang anda boleh mula. Baiklah. Oh, saya dulu banyak melukis macam ini semasa kecil. Jadi saya mesti menang. Oh, tidak. Ia kelihatan seperti calitan sahaja. Perlu lapkannya. Ya, bagaimana kamu boleh mengacaukan kerja sebegitu? Saya hendak melukis sesuatu yang sangat menarik. Mungkin hadiah kita adalah sotong yang sangat menakutkan. Tapi ia pun boleh dilukis dengan comel dan sangat cantik. Ya, saya suka. Dan saya sepenuhnya setuju dengan Mila. Ya, juga sotong yang dilukis dengan lebih baik. Semakin kurang peluang Anda untuk mendapatkan yang sebenar.
Ya, seperti ini. Apa? Oh, tidak. Oh, tidak. Saya Ya. kehabisan cat biru. Saya harap Mila tak kisah kalau saya pinjam. Ada apa dengan kamu? Tidak! Saya tidak faham. Adakah anda perlu meminta kebenaran saya? Mari lihat bagaimana anda suka apabila botol cat itu menjadi milik anda selama-lamanya. Haha, apa gurauan? Oh tidak, apa yang salah? Bagaimana saya nak tanggalkannya? Anda perlu habiskan lukisannya dahulu. Vida, apa yang anda lukis nampaknya sesuatu yang sangat menakutkan. Mengatakan begitu sangat biadab. Sekurang-kurangnya, saya perlu mengajar kamu satu pengajaran. Kamu pasti tidak akan mengatakan begitu dengan gelas pecah. Tidak. Apa yang kita buat sekarang? Saya tidak mau sotong. Bingo. Walaupun gam yang saya gunakan untuk kenakalan itu mungkin membantu saya. Itu idea yang bagus. Saya harap saya ada masa yang cukup. Tidak. Gadis-gadis, masa hampir tamat. Masa untuk tunjukkan lukisan. Julie, awak sangat bijak. Ia kelihatan amat luar biasa. Vida, di bidi kanvasku cuma ada sesuatu yang mengerikan sukar digambarkan. Malangnya, ia tidak bagus. Mila, saya juga mengharapkan lebih daripada kamu. Di mana kamu berjaya merosakkan kanvas itu? Saya kecewa. Vida dan Mila, sotong itu milik kamu. Betul. Teruskan. Makanlah. Dan lihat dan ketawa. Anda tak perlu menafikannya. Anda tetap kena makan sotong itu. Oh, mari kita cuba. Itu menjijikkan. Saya tidak sangka ia begitu teruk. Itu menjijikkan. Julie, kenapa kamu ketawa? Saya tidak akan benarkan sesiapa ketawakan saya. Tidak, saya cadangkan kita tunjukkan kepada Julie siapa yang akan ketawa terakhir. Saya setuju sepenuhnya. Julie, tangkap. Oh, apa yang telah kamu lakukan? Itu menjijikkan. Sekarang saya ada sesungut untuk rambut. Saya tak boleh hilangkan bau ini walaupun dengan air. Betapa kejamnya kamu. Bagaimanakah pusingan ketiga cabaran ini akan jadi? Kamu berturut, Mesin. Tahu. Lihat berapa comelnya anjing yang akan kita berikan kepada salah seorang daripada kamu. Dan sekali lagi, kamu perlu melukis dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Hias diri kamu supaya kelihatan seperti anjing kecil yang paling comel. Kamu ada tepat 1 minit untuk melakukannya sekali lagi dan ia sudah pun bermula. Saya tak boleh kalah. Saya benar-benar mahu berkawan dengan anjing itu. Saya mahu juga. Jadi ayolah kita perlu cepat. Kita semua mahu mempunyai kawan yang manis seperti itu. Saya guna cat awak pada solekan. Saya tak sangka boleh guna kemahiran itu. Gadis-gadis semakin mahir dalam solekan. Perlu betulkan itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu merosakkan segalanya. Saya minta maaf, tetapi itu bukan salah saya. Anda tahu apa? Dapatkannya. Anda akan tahu bagaimana untuk menghentikan saya daripada melukis. Oh ya? Kemudian awak dapat 1 juga. Biarkan semuanya hilang bila awak di tempat pertama. Kenapa awak tak suka saya sangat? Oh, kamu semua menakutkan. Sekarang kamu tak lagi kelihatan seperti anjing. Kamu kelihatan seperti hantu. Jangan sentuh saya. Masa sudah tamat. Sudah tiba masanya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemilik anjing kecil ini. Vida, itu mengerikan. Sayang, kamu tak boleh lihat itu. Mila, si kamu tidak lebih baik. Syurga kamu memang tidak menakutkan. Tetapi kamu masih tidak kelihatan seperti anjing kecil yang comel. Julie, kamu memang hebat. Kamu akan mendapat kawan baru. Ore, lihat betapa tampannya dia dan comel. Apa yang awak tengok? Saya terpaksa melawan persaingan entah macam mana. Apa bau itu? Oh, tidak. Anjing comel berbaring di tempat yang tak berapa comel. Alangkah menjijikkan. Jadi kami dapat anjing itu dan kamu hanya mendapat sisa-sisanya. Itulah disedera. Gadis-gadis, ada hadiah yang sangat cantik menunggu kamu dalam pusingan ini. Lihat betapa cantiknya rantai leher ini. Dan ia akan diberikan kepada salah seorang daripada kamu. Dan kamu akan melukis dengan botol-botol ini yang mengandungi gam berwarna dengan glitter. Saya rasa ini akan menjadi menyeronokkan. Betulkah? Masih sudah tamat. Masih William. Baiklah. Saya pasti saya akan menjadi pemilik kalung ini. Gadis-gadis lain tidak sesuai dengan statusnya. Bagaimana Anda dapat memicit keluar gam bodoh itu? Oh, semuanya rosak. Bagaimana saya mau mengeluarkannya sekarang? Boleh saya lukis semula dengan yang lain? Tidak, tiada apa yang berkesan.
Apa yang harus saya lakukan? Jangan, ini tidak lucu. Saya akan tunjukkan kepada anda. Oh, jangan sentuh saya. Saya sedang melukis. Dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana melukis rantai leher. Tetapi orang lain juga tidak sepatutnya mendapatkannya. Mila, jangan berkecil hati. Tetapi Anda perlu merasakan kuasa gam pada diri Anda. Segala-galanya sempurna. Hanya perlu tambah beberapa titis gam merah. Hebat! Apa ini? Kenapa botol ini melekat pada tangan saya? Julie, adakah ini semua kerja kamu? Saya? Vida. Oh, benarkah? Jadi dia juga perlu tahu betapa bagusnya gam ini. Tetapi bukan pada tangannya, tetapi pada mukanya. Ini kamu, fahamkan? Saya rasa ia sesuai sangat dengannya. Tolong, keluarkan ngeri ini dari saya. Oh, bagaimana saya kehilangan separuh wajah saya? Saya perlu kembalikan kening saya ke tempatnya segera. Mila, awak tak patut ganggu saya. Saya akan tunjukkan awak. Berhenti. Masa sudah tamat. Tunjukkan kepada kami apa yang kamu lukis. Vida, kamu keluar lagi. Ini kerja yang teruk. Jangan tersinggung. Julie, kamu tidak lebih baik. Gadis-gadis, apa dia yang tercedih melekam? Kamu tahu tutor berlukis. Mila, ini sesuatu yang baik. Kamu sentiasa buat saya gembira. Saya rasa tiada keraguan dalam fikiran sesiapa pun bahawa hadiah itu pergi kepada Mila. Tahniah. Wah, cantiknya. Sekarang saya akan jadi gadis paling cantik dalam kumpulan. Julie, adakah kamu juga mau satu ini? Mau saya biarkan kamu memakannya? Tapi saya tetap tidak akan. Oh, awak menipu. Jadi tiada siapa yang akan mendapatkannya. Apa yang telah kamu lakukan? Tetapi di sana. Dan saya sudah merasa seperti seorang putri. Dia sangat cantik. Kamu patut lihat wajah kamu semua. Tiada rantai yang dapat memperbaikinya. Langgan Parara. Supaya... Adakah itu sotong yang sebenar? Ya, itu menjijikkan. Saya setuju dengan anda. Saya terasa jijik untuk menyentuhnya. Kemudian anda teruskan dan mula. Jom. Saya rasa ia tidak akan mudah, tetapi saya akan cuba sedaya upaya untuk melakukannya. Itu sukar. Ia kelihatan seperti getah, tetapi saya perlu... Bagaimana dia melakukannya? Ia kelihatan teruk. Sebenarnya ia tidak susah. Awak patut... saya pasti tak boleh telan sotong besar seperti itu seorang diri. Saya dapat lendir di seluruh tangan saya. Saya tak boleh hilangkannya. Ia sangat menjijikkan. Betul kan? Maaf, mereka keluar sepenuhnya secara tidak sengaja. Cepat dan... Masa untuk pergi. Pemakan. Tetapi... Anda boleh patahkan gigi Anda. Ia terlalu keras. Tolong, saya tak dapat lihat apa-apa. Keluarkan ia. Terima kasih banyak. Saya hampir tercekik. Mimpi ngeri. Dia betul dan dia ada di sini. Tunggu, kita akan jadi... Suci kotor ut. Saya akan mendapatkan... Kenapa awak buang? Awak sepatutnya makan. Tolong. Saya juga tak kisah buang sotong gurita saya. Dia menakutkan saya. Tapi saya rasa saya tahu apa nak buat. Wah, betul-betul perubahan. Apa yang awak buat? Saya nak panggang sotong gurita. Percayalah, ia akan sangat sedap-sedap sampai menjilat jari. Api menakutkan kami. Tiada apa yang perlu ditakutkan. Saya seorang profesional sebenar. Tidak lama lagi hidangan saya akan siap. Apa? Ia kelihatan lebih baik daripada sebelumnya. Cantik. Memang menakjubkan. Sudah tiba masanya Untuk menikmati rasa lauk yang luar biasa, saya akan mulakan Tetapi dengan... sesungguhnya, ia sepatutnya sangat lembut dan berjus. Saya pun ingin mencuba. Hebat. Apa yang sedap. awak buat? Saya gembira kamu... Baiklah, walaupun bahagian gula-gula yang paling kecil berkata ia kelihatan agak baik. Bolehkah kamu lihat ini? Sungguh menyeronokkan. Saya rasa saya lebih bertuah daripada orang lain. Dan kamu semua kalah. Teta, silakan. Baik! Sekurang-kurangnya saya akan dapatkan cacing itu mati sedikit. Berhenti ketawa. Ya, saya tahu ini bukan penapis, tetapi ia tetap tidak kurang lazat. Hebat! Gelembung coklat pecah dengan sangat baik di dalam mulut Anda. Ia hebat! Ngomong-ngomong, saya terfikir sesuatu. Bagaimana kalau Anda Jenny boleh tambah sebenarnya hanya seorang mabuk? Itu idea yang bijak. Sedap. Oh, itu hebat. Sayangnya, kita sudah habis gula-gula. Tapi ini berita baik. Sekarang giliran saya. Saya telah lama mengidam coklat kerana saya memang suka. Ya Tuhan, rasanya sangat sedap.
tak mungkin berhenti pada Apa satu lagu coklat Ipau? sahaja. Dia telefon kamu, kawan. Sudah tentu, kita masih hidup. Saya harap saya boleh menunjukkan sikap berketerampilan juga. Anda imbas? Tak percaya. Ya mesti terlalu berat. Kenapa Ethan tak boleh pilih? Oh, bagus. Saya dapat mengambilnya juga. Pergi, itu gula-gula saya. Perkataan-perkataan itu. Hampir patah gigi saya. Saya rasa saya perlu mula semula secara berperingkat. Wah, Wah, rupa-rupanya ada gula-gula tersembunyi di dalamnya. Ya memang harta manis yang sebenar. dan ia sepenuhnya milik saya. Wah, ia bagus. Baiklah, ini masa kekecewaan. Betapa kecil balang Nutella. Bukan seperti saya. Anda lebih baik melihat ke sana, ia akan mengagumkan Anda. Saya sendiri tidak pernah melihat sesuatu seperti itu. Saya mungkin yang pertama makan bahagian kecil saya. Sedap! Anda boleh merasakannya di lidah Anda. Lagipun, tiada apa yang lebih baik di dunia ini daripada kek coklat. Saya tak percaya kita sudah kehabisannya. Adakah kamu baru dengar bunyi sesuatu? Tidak. Saya cuma menjilatnya. Tetapi saya perlu makan semua kandungannya dulu. Kenapa kamu pandang saya pelik sangat? Saya minta maaf. Kamu nak terlalu cuba? tinggi. Saya hilang kerja kerana awak. Maaf, itu jenaka bodoh. Betapa naifnya kamu. Kamu percaya lagi dan lagi. Kamu mau cuba lagi? Kali ini Anda tidak boleh memperdaya saya. Terima kasih, Bay. Kamu tak patut menjilat sudu itu dengan begitu kuat. Selepas kamu, saya tak perlu menggunakannya. Kamu tahu, saya telah memutuskan untuk makan dengan tangan saya. Oh, saya rasa ia tersekat. Tak mungkin. Betul. Apa yang patut saya lakukan sekarang? Saya seorang tawanan. Jangan panik. Kami akan lakukan segalanya yang kami boleh. Terima kasih banyak. Dan apa yang akan saya lakukan tanpa kamu semua? Sekarang seluruh kepala saya dipenuhi pes coklat. Saya akhirnya perlu mencubanya. Awak satu-satunya yang tinggal. Saya tak rasa ingin memukulnya di kepala. Saya perlu pikir sesuatu yang lain. Saya akan ambil yang tengah. Yang tengah. Yang terbesar? Terbesar mungkin yang kecil. Dengan lancar. Alex, bagaimana awak menakutkan saya? Tetapi kenapa ia perlu datang begitu senyap? Bagaimana saya boleh mencarinya sekarang? berada di suatu tempat di bahagian bawah. Ini tidak berfungsi. Apa yang dia lakukan? Dia akan terperangkap. Saya rasa kita perlu Golek menyelamatkannya. sekuat yang boleh. Nampaknya kita telah melampaui batas sedikit. Awak nampak Lily? Kawan-kawan saya di sini. Tak ada yang salah dengan saya. Bukan Lele, ia sejenis raksasa. Saya baru kena sedikit kotor dengan coklat. Ini sangat kelakar. Saya terengah-engah apa yang menarik hari ini. Wah, ada Skittles yang sedap. Baiklah, kedengaran seperti permulaan yang hebat bagi saya. Saya setuju. Untuk permulaan, tidak buruk. Kenapa saya perlu jadi siput? Ya, saya ingin memotong kamu berdua dan saya akan mula sekarang. Wah, itu laju betul. Kelajuan itu memang mengagumkan, tetapi ia boleh lebih laju jika anda tuangkan Skittles keluar dari baldi. Asingkan mengikut warna dan gunakan tiup. Sedap. Wah, seperti ini. Ia seperti pembersih vacuum, cuma ia bukan untuk habuk, ia untuk Skittles. Sedap. Itu hebat, Lily. Tetapi lihat lidah kamu, semuanya kuning. Jadi kenapa ia lebih menyeronokkan dengan cara itu? Wah. Lihat, Alex. Apa yang ada di sana? Saya tak nampak. Sekarang lidah saya hijau. Saya tak boleh tengok, Vita. Yang akan mengambil masa sejuta tahun untuk saya pusingkan kepala saya. Betul, tiada apa yang merosakkannya. Kerana jika anda hanya asingkan warna dalam satu baris, lidah anda menjadi berwarna-warni. Ayo Vita, sekarang giliran kamu. Tentu. Baiklah. Saya juga boleh berseronok makan semua gula-gula. Aduh. Ini langsung tidak menyeronokkan. Tetapi saya boleh membantu awak. Ayo, tangkap. Vita, awak tidak...
Awak langsung tidak mencuba. Kamu tidak membalinya dengan betul. Oh, begitu. Baiklah, maka pastikan untuk meningkatkan kelajuan menembak. Hai, Hati-hati. Sementara kamu bertarung, saya hampir sampai. Cukup, Vita. Saya sudah cukup. Tangkap. Lily, tidak. Tapi saya dapatkannya. Baiklah, ambil semula baldi awak. Betul, baldi kosong. Saya tak perlukan langsung. Ya, memang. Saya siang kebaisining ini sewel saja di whatever interminationnya yang paling lazat di dunia. Alex, kamu tahu saya boleh bantu kamu. Skittles tak patut dibazirkan hanya kerana kamu lambat. Wah, tunggu. Saya akan bantu awak. Saya rasa saya bersedia untuk makan satu lagi. Tidak, Skittles saya. Tidak, saya tidak akan biarkan begitu sahaja. Dan saya ada idea, tiada air mata dalam baldi saya. Alex, kamu sangat naif. Diam, Vita. Dia belum tahu. Tak tahu apa? Oh, bagaimana? Kamu makan setiap keping gula-gula terakhir. Kamu pencuri. Kami sudah ada gula-gula. Sekarang apa? Wah, sekarang pizza yang sedap, Vita. Ya, yang akan saya harapkan selama bertahun-tahun. Dan cerita semuanya sebelum Anda sempat berkelip. Baiklah, saya akan nikmati rasa ini. Baiklah, mari kita mulakan. Itu keju. Lihat bagaimana ia meregang. Bolehkah kamu bergerak lebih perlahan, Vita? Baiklah, saya ada idea. Pizza burrito, lazat dan cepat, kecuali berbahaya. Apa masalahnya? Alex, buat sesuatu. Saya akan cuba. Oh, baiklah. Saya okey. Teruskan, Lily. Sekarang giliran kamu. Ini akan menjadi mudah, ringkas, dan menyelerakan. Sedap. Anda boleh buang keraknya. Lily, bukan pada saya. Saya minta maaf, Vita. Ia adalah kemalangan. Atau adakah ia? Tidak mengapa. Pizza berganda itu penting. Dan ia memang sedap. Hati-hati dengan itu. Aduh, elak dan elak lagi. Tepat di kepala. Dan saya akan satukan baki kepingan menjadi satu gigitan besar. 4 keping menjadikannya 4 kali lebih sedap, betul. Lily, berhati-hati. Aduh, hey! Maaf, Alex. Jangan marah pada saya. Lebih baik awak kagumi ini. Vita masih berusaha untuk gigitan pertama. Iya, kamu rasa hidangan ini sedikit lama. Lihat pada pinggan. Betul-betul bencana, Vita. Jangan ganggu, saya hampir selesai dengan kepingan ini dan saya bersedia untuk yang seterusnya. Tetapi di mana pizza saya? Saya rasa sesuatu yang sedap akan berlaku. Sedap? Tidak, bukan. Ini limau. Tiada yang lebih masam daripada lemon. Baiklah, sudah tiba masanya untuk menentukan kelajuan. Ya, saya sudah bersedia. Oh, tidak. Kamu bukan. Saya lebih suka makan dengan cepat daripada menderita begini. Kita kena buat juga, kawan-kawan. Baiklah, saya rasa saya ada idea. Jika Anda perah jusnya, Anda tak perlu makan lemon itu sendiri, kan? Itu ide yang bagus, Vio. Terima kasih. Oh, tidak. Atau saya terpaksa, walaupun... betapa masamnya. Saya terpaksa habiskannya. Saya boleh buat. Itu menjijikkan. P.U. Wah, Saya rasa tidak begitu baik, tetapi ia sudah berakhir dan... saya gembira. Oh, baiklah. Saya ada idea juga. Saya rasa jika Anda perah semua jus sepenuhnya, ia akan lebih cepat untuk minum habiskan lemon itu. Dan dengan itu, akan kurang penderitaan. Kami... masukkan lemon ke dalam dan perah. Seperti ini.
Tapi tidak perlu membaling. Siapa yang membaling? Bukan saya. Saya sedang melakukan sesuatu yang penting. Jika Anda juga menghias dengan straw, Anda akan mendapat yang baik. Oh, saya rasa rasanya sedap atau tidak sedap. Oh, tidak. Yak, Lily mengangguk kepada saya. Ups, maaf Alex. Saya akan betulkan sekarang. Itu lebih baik. Ayo, Alex, kamu sangat lambat. Ya, hujan lebat. Saya akan cari sesuatu untuk hiburkan diri, tapi ada had untuk segalanya. Makan, Alex. Aduh, saya sedang makan. Oh, iya terus. Saya rasa mual. Oh, saya memang rasa sakit. Medik. Wajah apa yang kamu ada, Alex? Saya harap kita tidak akan mengalami sebarang pengembaraan kali ini. Oh, apa itu? Ia Nutella, ia manis dan sedap. Dan saya akan makan dengan gembira. Saya akan makan satu balang dengan cepat. Wah, dan saya juga. Dan mari kita coba. Jangan risau, Lily. Kamu boleh melakukannya. Dan sementara kamu bersiap, saya akan mulakan. Halangan di depan. Tetapi jari saya boleh mengatasinya dengan mudah. Sedap. Hebat. Dan Sujar akan melakukannya dengan lebih baik. Kamu boleh masukkan seluruh tangan kamu ke dalam balang juga. Ya, nyawa saya dekat. Oh, menjijikan. Piup, sedap. Ada yang Anda maksudkan untuk mengatakan menyenangkan? Tidak, Alex. Dia maksudkan menjijikan. Tetapi tidak seperti kamu, saya makan Nutella saya dengan berhati-hati. Hampir seperti seorang bangsawan. Tidak setitik pun terlepas. Saya juga boleh makan Nutella Awa Vita. Wow. Ya, sedap. Sudah habis? Apa masalah dengan kamu? Saya rasa tidak. Nutella awak lebih baik, Vita. Sekurang-kurangnya ia pasti tidak lebih teruk daripada saya punya. Oh, Alex yang bodoh. Saya akan ajar kamu satu pengajaran. Dapat kamu? Aduh, sakit. Vita, kenapa? Kamu tahu cara mengambil milik orang lain. Oh, sekarang ia pasti sudah berakhir. Bagaimana dengan Lily? Lily, cepatlah. Kamu satu-satunya yang sedang ditunggu. Ayo. Saya akan bantu awak. Oh, terima kasih atas bantuan. Terima kasih ya. Saya boleh melakukannya sekarang. Saya boleh mengoyakkan kertas emas itu. Adakah kamu bergurau? Ini. Oh, terima kasih Alex. Itu sangat manis daripada kamu. Ayuh, Lily. Saya rasa ia akan mengambil masa. Mahu sertai saya? Saya suka. Mari kita habiskan masa. Saya hampir sampai ke garisan penamat. Lihat. Garis penamat kamu 1.000.000 tahun lagi, Lily. Tidak benar. Nutella hampir masuk ke mulut saya. Aduh. Saya hampir dapat merasainya. Ayo, Vita. Jangan pernah berakhir. Sedap. Saya beritahu awak saya hampir siap. Lily, saya hanya berbaloi untuk ditunggu beberapa saat sahaja. Beberapa saat. Kamu semakin tua, Lily. Lihat kami dan lihat diri kamu. Ya, sedikit lagi. Di mana kita berakhir? Makanan sebenar lawan makanan coklat. Saya dapat tembikai. Saya pun ada tembikai. Salah satunya berperisa coklat. Saya ada idea. Saya akan potong tembikai saya. Wah, saya dapat yang sebenar. Sempurna. Tak sabar nak mencubanya. Sedap. Baiklah, saya tak perlukan yang lain. Hei, berhati-hati. Tembikai ini manis dan berair. Saya tak boleh berhenti makan. Saya sudah habis. Apa ada di sana? Oh, Annie berhenti. Oh, tidak. Hati-hati, biji benih ada di merata-rata. Oh, berhenti Annie. Saya Tidak dapat mengawalnya. Maaf. Oh, saya kehabisan. Oh, kamu tumbuk sampai tembus tembikai saya. Tengok.
Saya ada gula-gula M&M's di dalam. Itu bagus. Hei, jangan usik! Tembikai saya! Jangan tamak! Tidak! Tak mungkin! Di mana ia? Tidak mungkin! Gadis-gadis itu melemparkan tembikai begitu tinggi. Ya, ia berjaya membuat 100 bulatan mengelilingi bumi. Tidak mungkin! Tembikai saya pecah. Gula-gula tersebar di mana-mana, tetapi saya akan memakannya juga. Sedap! Berhenti! Annie, kamu yang pertama kali terakhir kali. Oh, ayam KFC. Serius? Ya, saya pun nak cuba. Baunya hebat. Mari mulakan dengan yang ini. Saya suka. Tunggu, itu John Gality. Hei, berhati-hati. Jangan lempar benda kepada orang. Baiklah, saya akan cuba sekarang. Dan saya akan membalas dendam dan melemparkannya kepada kawan saya. Oh, tak kena saya. Sedapnya. Hei, kamu gila. Saya minta maaf. Tidak. Saya tidak akan maafkan awak begitu saja. Saya isytiharkan serangan dengan pihak ayam dari KFC. Nah, ambil ini. Hei, apa yang awak buat? Saya boleh buat begitu juga. Saya terima cabaran awak. Dapat. Ha, awak kalah, Chris. Hei, siapa yang kalah di sini? Oh, baldi saya. Tidak, ia pecah. Tunggu, ia bukan diperbuat daripada kertas. Ia adalah baldi coklat. Apa yang ada di dalam? Mari kita lihat. Oh tidak. Saya sedang melakukannya dengan betul. Kita akan meletup. Annie, tolong. Selesaikan masalah ini. Tunggu sebentar. Walaupun ia tidak berfungsi. Mungkin saya ada satu coklat. Oh, ya. Saya pasti ada dinamit coklat. Ia memang sedap. Oh, tunggu sebentar. Ia sangat besar dan pemasa itu juga diperbuat daripada coklat. Tunggu, Watery, Anda mendengar itu? Dari mana ia datang? Oh, tidak. Jika awak ada yang coklat, saya pasti ada yang sebenar. Tidak. Apa yang kita nak buat, Chris? Oh, kita pasti akan meletup, kawan. Saya ada idea. Lihatlah. Ya, ini takkan membantu juga, kan? Mungkin itu ide yang baik, ya? Oh, tidak. Saya lupa. Mari saya cuba potong wayar dengan gunting. Saya pasti akan berjaya. Itu ide yang bagus. Oh, mungkin yang ini. Oh, tunggu. Ya, itu adalah ide yang buruk. Ia meletup betul-betul di bawah kerusi saya dan ia terbang ke langit. Tunggu, hebat. Ini tidak hebat. Saya jatuh. Oh, Chris, awak laju. Terdapat begitu banyak burung, tetapi saya menyukainya. Kenapa baunya sangat busuk? Oh, tidak. Saya ada tahi dan tisu tandas. Mimpi ngeri. Itu sangat teruk. Ambil ia pergi. Saya tak mau jadi kotor. Oh, tidak. Baiklah, saya boleh bernafas sekarang. Kamu sangat kelakar. Tunggu, saya ada benda yang sama, tetapi ia tidak berbau busuk. Itu bermakna ia daripada coklat. Wow, malah kertas tisu tanda saya. Bagus. Kawan, mungkin awak nak berkongsi? Tak mungkin. Saya akan makan sendiri. Baiklah, mari kita takutkan kawan kecil saya. Saya akan berpura-pura menjadi mumia. Ia akan menjadi seronok. Saya sudah selesai. Beralih ke makanan saya. Sungguh lazat. Saya bukan Annie. Saya mumia jahat. Berikan saya makanan. Oh, dia pengsan. Tetapi ia lebih mudah begitu. Mengapa saya tidak jadi yang pertama?
Kit pertolongan cemas. Kenapa saya perlukan ini? Saya tak tahu. Mari kita lihat. Wow, cermat mo isu boy na pil fasilitaw. Sebab cermat sedang berfikir, mari kita lihat apa yang saya ada. Oh, ia pastinya coklat. Ini adalah termometer. Nampak seperti benda sebenar, tetapi ia pastinya tidak benar. Apa ini? Wow, ia sangat sedap. Saya nak cuba juga. Ia bukan coklat. Tidak, berikan sahaja. Nampaknya awak tidak bernasib baik, Chris. Saya pun ada plaster. Wow, dan ia boleh dimakan. Betul. Bagaimana dengan saya? Tidak, ia bukan coklat. Wow, stetoskop. Oh, sangat sedap. Hebat. Wow, awak sebenarnya makan semuanya. Sudah tentu saya makan. Kita teruskan kepada kes itu sendiri. Sedap. Apa? Ia sangat sedap. Saya tidak pernah makan begitu banyak coklat sebelum ini. Oh. Scott, I'll get your chocolate that break to the pill. Ia berasa coklat juga. Aduh, apa yang berlaku? Saya ada gula-gula di seluruh badan saya. Tolonglah. Apa yang patut saya buat? Jangan risau, saya ada idea bagus. Saya seorang doktor sekarang, memeriksa suhu badan Anda, mendengar Anda. Ya, kena tulisan badan, Miss. Mari kita lihat. Saya sudah dapat semuanya. Anda perlukan pil, tetapi yang betul kali ini. Dan sekarang, mari kita teruskan. Krim khas untuk gula-gula Anda dan 1 pembalut luka. Begini. Baiklah. Adakah kamu berasa lebih baik? Kamu sihat sekarang? Hebat. Bagus. Tak sabar nak tahu siapa yang akan jadi yang pertama. Dan itu saya. Wah, saya ada gulungan yang coklat dan saya ada gulungan sebenar. Mereka juga sedap. Mari cuba. Saya menggunakan penyepit saya, mencelupkannya ke dalam kicap. Sedapnya. Satu idea datang kepada saya. Saya akan lempar ke udara dan tangkap dengan mulut saya. Ini sangat seronok. Adakah Anda nampak itu? Saya suka. Wah, itu apa Anda bersarang giliran now? Saya tak pernah cuba gulungan coklat sebelum ini. Wah, sangat sedap. Bagus. Tunggu, saya ada juga stik coklat. Saya akan makan semuanya. Betulkah? Oh, saya akan makan juga. Oh, mereka kayu. Sekarang, saya mahu cuba gulungan saya dengan sos. Saya ada 1 coklat. Bagus. Saya akan minum selebihnya. Sos coklat sangat sedap. Dan bungkusnya boleh dimakan juga. Oh, ya ampun. Saya juga ada coklat wasabi. Ia kelihatan seperti Nutella. Bagaimana jika gulungan itu juga diperbuat daripada coklat? Ia pasti. Saya terkejut. Saya akan cuba juga. Saya ada wasabi. Tidak. Wasabi sangat pedas. Saya akan jadi yang pertama. Wuhu, hotdog sebenar. Lebih baik kamu cuba segera. Baiklah. Oh, sos tomato? Oh, tidak. Sekarang kena di muka saya. Oh, hai. Terima kasih untuk tisu, Annie. Saya dah bersih sekarang dan kita boleh teruskan memicit keluar sos tomato. Bagus. Mencubanya. Wah, semuanya sangat baik. Hidangan terbaik di dunia. Oh, ia sangat sedap. Hotdog kegemaran saya.
Saya nak makan kamu semua sekarang dan saya takkan kongsi dengan sesiapa. Saya memang sangat lapar. Oh Tuhan, sedapnya. Annie, giliran kamu. Betul kata kamu. I ada hot dog, coklat. Ahang ni version hot dog, coklat si chuan, inner sharp coklat chow. Mari kita coba makan. Ini sedap. Saya... Terry, mahu makan lagi satu? Mari tuangkan sedikit sirap coklat di atas. Menggigit lagi. Lasat! Lihat apa yang saya boleh lakukan. Hebat, kan? Apa? Awak telan semuanya? Awak nampak sangat kelakar, Annie. Saya harap anda sudah bersedia. Anda perlu membuat lempeng SpongeBob. Sesiapa yang buat dengan lebih baik akan dapat hadiah. Tetapi jangan lupa tentang masa. Saya akan selesaikannya dengan cepat. Mari kita lihat. Bagaimana saya membuka? Sekarang saya akan melukis mata. Badannya. Cat dan siap. Wah, dia melakukan dengan baik. Tinggal untuk membaliknya. Ia menjadi hebat. Saya seorang profesional. Apa yang anda tunggu? Oh, saya dengar Nancy lupa tentang semua perkara. Begitu banyak masa telah berlalu dan saya belum mula pun. Saya sangat memerlukan adunan hitam. Saya perlu cepat, kalau tidak saya tak akan sempat. Sedikit lagi. Saya rasa saya berjaya. Sempurna. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Masa sudah habis. Mari kita lihat apa yang anda Saya ada. tarik. Saya rasa saya buat agak baik. Jadi apa yang ada di situ? SpongeBob yang pelik. Dia jadi biasa-biasa sahaja. Bagaimana dengan Pancake awak? yang cantik. Apakah berperlukan atahnya hadiah itu milik anda? Betap hebatnya. Sudah dia malahnya untuk mandi. Saya akan tambah lebih banyak buih. Ternyata mandi sangat menyeronokkan dengan span seperti ini. Selamat tinggal. Tunggu lagi. Mari kita buat lagi. Perjanjian saya menang. Lihat spread yang seleksi roti halia. Yes, sangat selagi dan harum. Mari kita lihat siapa yang akan membuat pancake paling serupa. Mulakan. Ayo. Toma buat pancake salah satu saki roti halia adalah skah. Saya boleh menangani tugas ini dengan mudah. Mari kita lakukannya. Hei, jangan makan. Ayo memang mau. Maukan urusan besar jika anda ingin melakukannya dengan Tapi cepat. ini tidak bermaksud bahawa anda akan menjadi lebih baik. Kali ini saya pasti akan berjaya dan saya akan menang. Oh, bagaimana dengan adunan? Idea yang bagus. Saya bukan sahaja akan membuat roti halia, tetapi satu gambar keseluruhan mereka. Saya akan lukiskan rumah, sedikit rumput, isikan latar bagus, belakang tolong. dan anda boleh Malu lihat membalikannya. apa yang sedang Hebat, berlaku. ia berhasil. Oh, itu sahaja. Apa yang sakit? Masa untuk periksa apa yang berlaku. Baiklah, saya akan jadi yang pertama. Lelaki kecil saya ternyata sangat serupa. Sangat baik. Tapi orang kecil saya ada rumah. Sebuah karya tersuci hari ini. Saya terharu. Betapa comelnya dan wangi. Dan sedap. Sangat bagus, mustahil untuk berhenti. Mungkin kau akan kongsi sedikit? Baiklah, terima kasih. Sekarang saya akan cuba. Ia sangat lazat. Saya boleh makan kesemuanya. Jangan cipta diri sendiri. Kamu tiada pilihan. Lebih baik mengalah. Tunggu, apa itu? Itulah sebabnya anda patut... Mudah apa saja untuk bermula. Saya perlukan dok kuning. Hei, saya pun perlukan. Kamu akan baik-baik saja. Saya ambil dulu. Beri kepada saya. Saya akan lukis semua dengan cepat sekarang. Apa yang perlu saya buat? Tiada lagi butang kuning. Ambil hitam buat rasa ini dan lukis butirannya. Ia ternyata hebat. Sekarang saya perlu melukis jumpsuit. Sekali lagi, saya juga perlukan doh biru. Kali ini saya akan ambil untuk diri saya sendiri. Dan sekarang saya akan selesaikan lukisan saya. Ia menjadi hebat. Saya akan biarkan beberapa tangan mengotorkan mata dan badan saya. Apa yang patut saya lakukan? Perlu doh biru. Britney masih belum selesai. Baiklah, itu tak mengapa. Saya akan ambil semua warna yang tinggal. Tiada siapa yang akan perasan bahawa ia mempunyai jumpsuit dengan warna yang berbeza. Dia melesai. Okey, saya akan terbalikkan lempeng saya. Ia ternyata hebat. Kami pasti akan menang. Nampaknya tidak berjaya dengan baik. Mungkin tiada siapa yang akan perasan.
Mari kita lihat apa yang Anda ada, Nancy. Ya, kau tahu, ia sebenarnya tidak seperti Minion. Apa yang kamu ada, Britney? Bagus, Britney. Kamu menang. Ya, kemenangan. Wah, hebatnya. Saya akan tangkap awak Salah sekarang. surprise, Lihatlah Aiden. apa yang awak Britney, boleh lakukan. berharap. Hebat. Gadis-gadis, itu asal Anda yang seterusnya. Hello semua, saya akan mulakan cuba dan jangan lupa tentang masa. Merah 1. Ini yang tahu perlukan, Nen. Mari lihat, lempeng saya hampir siap. Saya tertanya-tanya apa yang Nancy ada di sana. Saya pembuat lempeng. Cepat selesaikan tugas ini. Saya akan mewarnakannya sekarang dan saya hanya perlu melukis kaki. Saya buat dengan baik. Sempurna. Gadis-gadis, Mrs. Durf, Hill Screwchol, Producer, Lord. Bagaimana begitu? Tetapi saya belum siap melukis lagi. Apa yang perlu dilakukan? Saya ada idea. Saya ada kaki. Awak ada kepala. Mari gabungkan bahagian kita dan dapatkan gambaran penuh. Hebat. Yo, indah yang kita perlukan. Apa yang perempuan ada? Ini dia, Syabas. Ini hadiah kamu. Mari kita buka. Telur coklat kegemaran. Mainan jenis apa tu? Tapi pertama, coklatnya. Saya sangat suka. Sedap. Oh, lazat. Saya mahu lagi. Mari kita lihat apa yang saya dapat. Wah, dan saya ada kereta. Hebat, kereta sukan lumba yang laju. Hati-hati, jangan ada kemalangan. Bersiap sedia untuk mencari kuota yang sangat menarik? Saya menandakan markah ini, bukankah ia menarik? Kemudian, jom kita pergi. Mula, gadis-gadis. Saya akan mencuba kereta tanpa sebarang masalah. Saya pasti saya akan berjaya dan hadiah itu akan menjadi milik saya. Memang benar. Keletihan yang hebat. Sempurna. Setuju? Saya akan lukis 100 kali lebih baik. Lihat dan belajar, Britney. Merah kecil. Ia berjalan dengan baik. Kita masih perlu membuat cermin mata. Wow! Saya pasti akan jadi pemenang. Saya akan putar balik. Hebat. Mas, Jadi awak merah jambu? Light tiba masih untuk gigs. Mari kita lihat apa yang Anda ada. Baiklah, Britney, dan sebagainya. Dan bagaimana dengan awak? Herbert dapat menarik kami, serius? Awak membuatkan boneka cermin mata. Oh, Nancy Wentz, dapatkan harga awak? Betapa cantiknya kereta. Apa yang awak buat, Britney? Oh, gigi saya. Ia mainan dan gula-gula tersembunyi. Sebuah trek penuh dengan gula-gula. Sedap. Baiklah. Apa maksud kamu ini dia? Lihat bagaimana saya boleh buat. Sedap dan seronok. Apa yang lebih baik? Saya beri yang adalah sahabat sekolah rumah. Mudah baiklah, jangan perlu menjar saja burger yang berair dan lazat ni. Cepat, perempuan-perempuan. Masa telah bermula. Sementara itu, saya akan meneliti majalah. Sekarang saya akan mengeringkan burger dengan cepat. Ia sangat mudah. Mula-mula, roti. Brittany, apa yang awak tunggu? Oh, ya, betul. Masa untuk mula. Saya akan buat roti dulu. Jadi, apa yang perlu ada di situ? Betul. Tomato. Mari kita buat seterusnya. Sempurna. Saya akan buat semua bahan burger secara berasingan, kemudian satukan semuanya. Sekarang ada kepingan keju. Dan lapisan-lapisan yang lain. Putar dengan baik. Sekarang patty. Saus salad sudah ada bon bawah. Burger saya sudah siap. Ini berbalik nyeri, nampak sedap. Tunggu apa yang kamu buat. Kamu memang tak paham apa-apa. Lihat, saya akan menyusunnya. Burger dan ia akan seperti yang sebenar. Merah kemudian menjadi Saya- fashion. Oh, masa telah tamat. Mari kita lihat. Apa yang awak ada, Nancy? Kerja yang bagus. Adakah itu burger sebenar? Oh, ambil ganjaran awak. Sungguh lazat. Pasti. Gula. Tidak, ia kecil. Oh, itu tidak mengapa. Saya akan makan burger juga. Namun saya tidak kisah untuk berubah. Tahu tak apa yang saya ada di sini? Arnab comel berbulu ini. Betapa kacaknya dia. My friend. Para saya tinggal Arnab. Saya bersedia sepenuhnya. Hadiah sepatutnya pergi kepada saya. Baiklah, mari kita mulakan. Perkara utama adalah tidak tergesa-gesa. Ambil risiko dengan berhati-hati pada butiran.
dan kemudian warnakan semuanya. Kerja profesional yang hebat. Bagaimana dengan awak, Nancy? Yang paling penting adalah mencari sudut yang baik. Jangan bergerak, Rabbit. Saya akan melukis potret awak sekarang. Telinga dan hidung panjang. Sekarang saya akan cat semuanya dan mari kita balikannya. Itu adalah Arnab. Where is he so bad? Okay. Hati-hati, Say Britney. But I'm Tanda. sorry that feature Wallace and you, Nancy. Pero macam ba yung Arnab? Kami sila na. Apri, jar Arnab ang ano po. Ya Tuhan! Neymanda bangun! Comel kecil! Mari kita berikan dia! Lobak merahku! Hai kawanku! Mau makan snack? Lihat betapa lucunya dia. Betapa cantiknya dia. Bahkan bos besar di pintu masuk. Pegang topi Anda. Aha! Jika ada hujan atau salji dalam ramalan cuaca, Anda mempunyai peluang sempurna untuk membawa apa sahaja ke dalam pawagam tanpa sesiapa pun yang tahu. Hey, Ben, itu payung yang agak besar yang awak ada di sana. Molly mula mengisi lipatan aksesori miliknya dan terdapat jumlah yang tidak terhingga. Ini sempurna. Oh ya, itu sedap. Tetapi saya patut simpan untuk filem. Banyaknya gula-gula yang hebat. Cepat kena lompat ke dalam selendang hangat saya. Baiklah, kerja sudah selesai. Sekarang untuk bahagian yang suka. Dan pasangan kita kembali ke teater, penuh yakin dengan kejayaan mereka. Lihat sahaja mereka. Anda tidak akan tahu bahawa dua orang ini adalah pelanggar peraturan yang nakal yang menyeludup makanan terlarang pada diri mereka. Molly mendekati terlebih dahulu. Dia sangat berani. Ini tiket saya. Terima kasih. Mari kita lihat itu. Saya tidak akan mendekati saya jika saya adalah Anda. Saya ada batuk yang teruk. Anda lihat. Masuk ke sana dengan cepat. Jangan biarkan kuman Anda pada saya. Bawa batuk Anda dan pergi sekarang. Boleh saya persilakan orang datang ke sini? Ben, giliran kamu, kawan besar. Baiklah, sudah tiba masanya untuk babak besar kita dengan payung. Ben menuju ke teater dengan laju sehingga pengawal menghalang jalannya. Oh, salam, Puan. Saya akan periksa kamu sekejap dengan ini. Tak sangka itu. Apa yang kamu ada dalam payung ini? Tunjukkan kepada saya. Itu hanya payung jilbab di luar sana. Namun ini kering seperti tulang. Serahkan, saya kata. Keluar dari situ, Ben. Lari. Ya ampun, lihat semua ini. Apa yang ada di kepala saya? Kata itu sungguh menjijikkan. Betul-betul pembohong kecil. Cuba tipu saya. Molly dan Ben terus mencari cara untuk menggodam sistem dan mendapatkan apa sahaja yang mereka mahu oleh pengawal. Ben ada simpanan gula-gula lagi dan Molly ada awan gula kapas. Apa yang mereka fikirkan kali ini? Ben pasti ada sesuatu dalam perancangannya. Sedikit sihir transformasi dan wah, itu tidak dijangka. Ben telah menyentuh sisi kewanitaannya dan Molly telah berubah awal. Wow, awak memang genius. Nampak hebat sih, panas. Merah jamu memang warna awak. Masa untuk sembunyikan gula-gula itu? Molly ada gunting dan pita dua sisi untuk digunakan dan Ben akan memerlukan dua blon biasa. Adakah anda sudah faham apa yang mereka fikirkan? Tutup pita dua sisi dengan gula-gula kapas. Terkeliling sebanyak Molly supaya patch itu menjadi penuh dan gebu. Sekarang giliran Molly untuk menarik kertas dari pita dan lekatkan ciptaannya pada wajahnya. Janggut yang cantik. Sayang. Ben kemudian meniup balon-balon yang penuh dengan snack, mengikatnya dan menyembunyikannya dalam bajunya. Cukup hebat bentuk badannya. Biar saya 5, Molly. Jom kita tonton wayang. Ben dan Molly sudah berada di pawagam. Pengawal itu tidak hanya membuang masa berdiri, tetapi menggunakan masa rehatnya untuk mengangkat berat. Sedih, kawan-kawan? Kali ini, Ben akan mencuba nasibnya dahulu. Hai. Saya hanya mahu menonton filem. Itu saya sudah teka. Tiket Anda. Oh, saya terlupa sepenuhnya. Ini dia. Baiklah, masuklah. Wah, Ben berjaya memperdaya pengawal dan kini selamat masuk ke dalam auditorium. Ayo, Molly, saya menunggu awak. Molly teruja untuk Ben dan bergegas untuk menyertainya di dalam. Wah, hello di sana, Pakcik. Saya duduk di rumah? Ya, saya memutuskan untuk meregangkan kaki saya. Ini tiket saya. Apa? Apa maksud Anda tiket? Warga emas masuk percuma hari ini tetapi ada sesuatu pada misai Anda. Apa ini? Bau macam gula. Oh, saya takut Molly sudah ketahuan.
Penjual itu mencuri janggutnya dan kini tahu bahawa ia hanyalah gula-gula kapas. Sungguh berani orang tua. Berani kamu cuba menipu saya? Sungguh tidak tahu malu. Orang tua pun tiada malu sekarang, tetapi saya terlalu bijak. Molly dan Ben sedang memikirkan cara lain untuk membawa semua snack kegemaran mereka melepasi pengawal yang berjaga. Mungkin jika saya panaskan kepala sedikit, saya akan dapat mencetuskan idea dengan lebih cepat. Oh, hei, ia berjaya. Molly, kenapa kita tidak sembunyikan gula-gula dalam topi hangat kita? Oh, dan sarung tangan tebal juga akan membantu. Hebat! Mahu adakan pertandingan untuk lihat siapa boleh muatkan lebih banyak ke dalam topi dan sarung tangan mereka? Ini yang terbaik hari berapa versi lihatlah itu Marcus Fori sedang memasukkan apa yang kelihatan seperti jumlah gula-gula yang tidak berkesudahan ke dalam topi-topi itu dan mereka masih ada sarung tangan untuk diisi juga. Tiada siapa yang akan dapat meneka apa harta lazat yang tersembunyi di dalamnya. Ratakan semua ini dengan baik dan letakkan topi di kepala kita. Sempurna! Hebat! Benda-benda ini penuh dengan gula-gula dan saya ada lebih lagi dalam topi saya. Baiklah, sekarang saya bukan sahaja bersedia untuk menghadapi musim sejuk, tetapi juga pengawal tua yang terlalu memerhati itu. Mari kita mulakan pesta ini. Hei semua, berikan kami tanda suka untuk semua kerja keras kami dan masa yang menyeronokkan untuk semua. Datang, Ben dan Molly telah datang terus dari kutub utara dan mereka masih menggigil kesejukan. Kedua-dua jawaban adalah sepenuhnya munasabah pada ketika ini. Ya, hello. Di sini kamu. Horror screen, Amir dan Tri, Trembring duduk andas. Adakah itu seorang lelaki atau ais dalam topi? Saya tak percaya dia membelinya. Serius, satu lagi orang memakai aksesori musim sejuk dalam panas ini dan dia menari. Molly bersedia untuk mengulangi persembahan Ben L. Tetapi kegugupan telah memulakan gerakan hip-hopnya. Yo, kawan, ambil tiket saya cepat. Filem itu hanya pilihan pertama saya. Yo. Beri saya 5 sementara saya menari. Apa benda ini? Ups, nampaknya Molly mengambil persona barunya sedikit terlalu jauh dan kini tidak akan pernah melihat sisi lain pintu itu. Kenapa tidak tanggalkan topi itu? Oh, tidak. Sekarang kamu dalam masalah besar, Molly. Semua gula-gula kamu tumpah tepat di depan matanya. Dia hampir meletup dengan marah. Lari selagi boleh. Itu yang terbaik dia boleh fikirkan. Betapa cobaan yang mengarut. Walaupun, Perinsurat Yarnada untuk cakap berbawa semua bergula-gula yang Anda mau ke pawagam terus maju. Dan Molly serta Ben sangat terlibat. Fikir Ben, fikir. Saya perlu menyembunyikan gula-gula ini supaya pengawal tidak akan perasan. Ya, baiklah. Manicure saya juga boleh diperbaiki. Tunggu sebentar, Molly. Itu dia. Ben, saya dapat idea. Baiklah, beritahu saya apa yang Nalek fiksikan. Dengar, kenapa tidak lekatkan gula-gula pada barang kita dengan sedikit sesuatu yang melekit? Wah, Molly, siapa yang bijak sekarang? Ambil sedikit tanah liat model dan letakkan sebiji gula-gula di atasnya dan awak sudah bersedia. Sekarang awak boleh lekatkan Skittles pada apa sahaja yang awak mahu. Ben menggunakannya untuk menjadikan cermin matanya menarik perhatian dan Molly memilih untuk manikur yang manis. Wah, ini Zirzo sekali board Cedric si Iris Marshmallow. Nampak itu manak job sian kan? Dan yang lebih penting, ya sedap apa gaya. No, kawan. Kuku lais bang teward. Jangan cemburu. Baiklah, boleh. Dia bersedia untuk tayangan perdana besar. Ini dipanggil pengawal muda percaya. Tidak masa untuk dibazirkan. Wanita dulu. Ini untuk awak. Saya nampak awak perhatikan manicure baru saya yang berani. Ya, tentu. Tiket awak baik. Terima kasih. Das Ferguson cengang kuku berwarna-warni saya. Dada tidak suka. Wow, mereka sangat asli. Itu pasti. Tokenomics to retrain. Spegler prefer kursus. Sekarang saya punya isi tenaga sedikit. Adakah itu tren terkini? Mungkin saya patut buat kuku saya seperti itu juga. Ya, Molly berjaya melepasinya dan itu bermakna Ben patut berharap tentang peluangnya juga. Selamat petang. Apa pendapat anda tentang cermin mata mewah saya, sayang? Saya tahu kamu terpegun, kan? Ben, gila, apa yang kamu lakukan? Kamu tak belajar apa-apa? Nampaknya tidak. Itu kelihatan menyakitkan. Sekali lagi, di tempat yang sama. Adakah mata saya masih dalam soketnya? It's Fusey's Marty, it's Bernard Ben. Dia berpesan tempat keluar kamu sekarang berdiri di tangan pengawal dan dia tidak akan membenarkan kamu masuk. Molly dan Ben berasa kecewa. Adakah mereka benar-benar kehabisan idea? Tidak, Ben telah merancang sesuatu selepas semua. Ya, ada yang we are buying bunga. Oh, itu mesti untuk membawa senyuman kepada wajah kawannya. Manis sekali. Molly, ini untuk kamu. Oh, bunga, betul. Terima kasih.
Molly sangat terharu dengan isyarat itu dan dia juga nampaknya berfikir bahawa jambangannya boleh menjadi lebih daripada sekadar hiasan mata. Oh, Molly, pemikiran yang hebat. Dia mengambil gula-gula satu demi satu dan menyusunnya tepat di antara kelopak bunga. Wah, ia kelihatan lebih hebat daripada yang saya bayangkan. Jadi, duo dinamik itu mengisi bunga dengan sebanyak mungkin gula-gula. Saya ada siapa yang akan curiga dengan sejambak bunga, kan? Masa untuk menguji teori itu dalam praktik, jadi Ben dan Molly kembali ke teater bunga di tangan. Walaupun ada lebih banyak manisan daripada tumbuhan di situ. Molly, kamu tunggu di belakang supaya kamu boleh benar-benar memainkan adegan temu janji sepenuhnya. Ia perlu kelihatan semula jadi. Oh, lihat lelaki kaca itu dan dia membawa sekumpulan bunga bersamanya. Adakah itu untuk saya? Teman wanita saya nampaknya lambat. Oh, jadi bukan untuk saya. Sayangnya, saya suka menerima bunga. Saya di sini. Oh, hai Ben, sejambak yang cantik. Saya tidak menjangkakan ini sama sekali. Saya sudah dapatkan tiket kita. Ini adalah temu janji pertama kita hari ini. Oh, romantik, cinta muda, semuanya begitu manis. Silakan masuklah kamu berdua. Oh, kenapa tiada sesiapa yang membawa hadiah seperti itu kepada saya? Dua bangku cheer kelak-kelak terletak di hadapan tirikan border. Tapi bagaimana mereka boleh menyelinap semua itu melepasi pengawal yang bermata tajam? Ada banyak yang perlu disembunyikan. Molly mendapat idea dengan cepat. Dia boleh menyamarkan mangkuk itu dengan pantas di bawah bajunya. Dengan perut sebesar ini, saya jelas hampir bersalin. Menjadi hamil bukanlah sepotong gula-gula. Kayak... Molly dapat dengan mudah melakukan hela hidup yang sangat mudah ini, tetapi bagaimana dengan Ben? Dia jelas tidak boleh menggunakan alasan kehamilan. Bolehkah dia? Ben, awak tidak pernah kelihatan lebih baik. Saya tahu, saya sangat tampan, atau patutkah saya katakan cantik seperti Putri? Kedua-dua bakal ibu ini bersedia untuk menikmati film romantik komedi, saya rasa. Dan dengan semua makanan ringan yang mereka sembunyikan dalam perut mereka, mereka boleh menonton maraton film jika mereka mahu. Molly pergi untuk mendapatkan tempat duduk yang baik dengan anggapan dia berjaya masuk sejauh itu. Hai, ini tiket saya. Boleh saya masuk dengan cepat? Tolong, belakang saya sakit sangat. Apa? Oh, betapa satu. Keajaiban kecil. Tahniah, Cik. Silakan masuk tentu saja dan buat diri anda selesa. Bukankah itu indah? Hebo, Molly sudah masuk. Ini bermakna helah ini tidak boleh gagal. Saya hanya perlu sembunyikan mata lebam saya di bawah cermin mata hitam ini dan saya boleh pergi. Wanita hamil sangat datang. Akhirnya saya berjaya. Lihat betapa besarnya perut saya. Itu bayi, tiada yang lain. Dan di sini saya ada ini juga. Wow, seorang lagi bakal ibu. Terlalu cepat, Cik. Pakaian yang agak pelik dia pakai, tetapi sekilas pandang nampak seperti wanita hamil biasa. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Apa yang saya lihat di bawah cermin mata hitam itu? Lebam itu kelihatan sangat dikenali. Saya rasa saya tahu siapa yang melakukannya. Ya, sekarang itu balik saya. Jadi apa yang ada di bawah sini? Itu bukan perut mengandung, tetapi mangkuk gula-gula. Awak cuba seludup itu ke dalam pawagam saya. Tuduhan yang teruk. Saya tak nak tengok filem itu lagi. Ya, pergi dari sini, Encik. Menangislah kepada seseorang yang sudi mendengar. Kerja saya tidak pernah habis. Oh, apa yang kita ada di sini? Mari kita buka bersama. Terima kasih. Hurai! Huba-buba! Saya ada lollipop yang teruk dengan serangga yang menjijikkan. Itu menjijikkan. Saya tak nak makan ini. Saya perlu jilat benda menjijikkan ini. Ya, Anda perlu. Baiklah, saya cuba. By the way, rasanya sangat sedap. Agak bagus. Lollipop yang sedap. Hebat. Saya gembira awak baik-baik saja. Dan saya sedang mengharungi gula-gula getah saya. Saya pasti ada snack yang lazat. Begitu biru, sangat manis. Sangat lazat. Saya suka haba-buba. Yang paling hebat adalah yang biru. Sedap. Ada sesuatu yang tidak kena. Aduh. Betapa gusi yang lazat dan indah. Dan kini masanya untuk mengembung gelembung. Ya. Itu menjijikkan. Kawan, lihat. Apa yang berlaku dengan kamu? Ada lipas Madagaskar yang sebenar. Oh, apa nak buat? Saya harap ia terbang pergi. Oh tidak, ia ada pada hidung Anda saya. Anda membuat saya ketawa. Baiklah, sekarang kita buka. Ayo ada sentuhan. Kertas dan gel yang lazat. Oh, saya mempunyai statistik yang sama seperti awak. Hebat! Oh, saya punya warna biru. Ia sangat sedap. Saya suka jeli biru. Ya,
ia memang lazat. Saya cuba yang saya punya juga. Ia sangat manis dan menyelerakan. Memang hebat. Wah, itu menarik. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengannya. Saya rasa saya akan melukis wajah comel pada saya. Ia akan ada mata, telinga, dan senyuman. Badut yang begitu manis telah menjadi. Dan sekarang, saya akan memakannya. Tapi pertama, saya akan melipatnya. Betapa hebatnya bunyi kertas gula-gula kapas ini. Dan ia sangat sesuai dengan jeli biru. Ia memang sangat sedap. Adakah kamu rasa ia berbaloi untuk dicoba? Saya ada idea. Saya akan lipat kertas ini dan buat satu perkara. Saya boleh membuat origami bukan sahaja dari kertas biasa, tetapi juga dari yang boleh dimakan. Saya sangat pandai melakukannya. Adakah Anda telah teka apa yang saya buat? Lihat, ia adalah kapal terbang. Dan ia membawa saya ke laut. Baiklah, saya akan ke Madagaskar. Apa yang sedang berlaku? Berhenti! Berhenti! Betapa seronoknya. Oh, saya kehabisan kertas. Tetapi saya boleh ambil punya awak. Tidak. Lihat apa yang saya fikirkan. Mari bermain tic-tac-toe dengan awak. Bagaimana dengan idea ini? Saya akan buat satu tanda pangkah. Ya, itu idea yang sangat hebat. Saya akan letak yang manis biru saya di sini. Dan artwork relay create di sini dan staking hacker wasakan di sini. Di sini? Baik, di sini. Dan yang biru. Tunggu, saya menang. Hooray! Saya gembira awak menang. Jadi apa yang awak akan lakukan sekarang? Sudah tentu. Adakah awak akan berkongsi dengan saya? Terima kasih. Oh ya, ia sangat sedap. Biar saya mulakan. Tak, biar saya mulakan. 1. Wah, apa yang saya dapat? Ini set yang luar biasa. Saya akan membukanya sekarang. Ini gula-gula masam kenyal yang hebat. Mesti dimakan sebab mereka sangat lucu. Dan sudah tentu, saya akan tuangkan jeli ini di atas. Mari lakukan ini. Ia sangat sedap dan masam. Oh, apa yang berlaku dengan muka saya? Saya akan buat sandwich yang menarik. Saya ambil gula-gula kenyal masam, letak gil di atas. Lebih dan lebih. Saya akan dapat sandwich yang sangat manis dan masam. Oh, piramid kemasaman. Hebat! Dan satu lagi senyuman seperti itu. Oh, saya akan makan dengan senang hati. Tetapi masamnya gila. Ia sangat menjijikan dan sangat sedap pada masa yang sama. Bagaimana dengan saya? Saya dapat tongkat Super Star Wars. Oh, ya, ia sangat sedap. Oh ya, dan saya memang suka makanan manis. Dan saya akan memakannya dengan sangat cepat. Aku juga. Hina saya betul buat cimuci. Saya dapat satu idea. Makan. Mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan sekarang. Oh, ia sangat sedap dan luar biasa. Oh, tidak. Apa yang berlaku dengan muka saya? Oh, ia sangat masam. Saya akan mengenakan Anda untuk mengenakan Anda. Bagaimana dengan saya sekarang? Oh, Emma. Hai cinta Marmalita. Ya, sangat cantik. Dan saya tak akan keluarkan ini. Itu begitu manis. Kami berada di sini. Keserbuk ini. Ia akan memberikan satu pesta di lidah. Marmalade yang lazat dengan serbuk manis adalah kombinasi teh yang terbaik. Ya, ia sangat lazat. Ia sangat hebat. Sukar untuk berhenti. Oh, ya. Tetapi saya masih ada minuman biru lagi. Saya akan minum hingga titisan terakhir. Ia sangat sedap. Oh, ia memang... Sangat sedap. 1 dan 2. Mari kita lihat apakah ini sejenis bola berwarna merah jambu. Apa ini? Saya tertanya-tanya jika ia sedap. Perlu dicoba untuk lidah. Saya mari kita lihat. Ia sangat sedap. Dan saya ada pemotong benda khas seperti bola besar yang berayun. Oh, ia sangat lazat dan sangat cantik. Oh, ia tersangkut di tegak saya. Tolong saya. Oh, saya akan cepatkan. Saya akan selamatkan awak sekarang. Terima kasih. Itu sahaja.
tak membantu. Biar saya lakukannya. Awak! Mike! Adakah ia bagus? Saya rasa ia hebat. Hanya... Mari kita bermain. Saya kalahkan awak dan saya yang pertama. Saya ada Chupa Chups. Sangat manis. Saya suka rasa ini. Tapi ada juga serbuk biru. Sekarang saya akan cuba Chupa Chups dan serbuk tandas bersama. Oh tidak, ia masam kawan. Sangat hebat. Mari kita pergi. Masa untuk saya buka punya? Wah, ia sangat menarik. Cincin ini khas untuk saya. Oh, ia tidak muat. Ia muat. Hebat. Dan saya juga ada gel. Saya akan tuang gel pada cincin saya dan jilat benda sedap ini betul-betul di jari saya. Ia sangat comel dan sedap. Walaupun tidak, ia masam. Ini adalah asid yang sangat kuat secara keseluruhan. Dengar, saya ada idea. Berikan kepada saya. Oh, awak tahu apa? Apa? Tukar! Hebat! Saya akan buka tandas plastik Anda dan cuba bagaimana rasanya. Lollipop manis yang sedap dengan... Wah, betapa masamnya! Dan saya akan cuba Joe Anda. Ia sangat masam, kawan. Ia sangat lazat. Sangat manis dan sangat... Masam! Jadi siapa dulu? Saya akan buka punyamu. Mentos? Mentos? Yan for sorry. Yeah, Ricky Mob. Lucu saya. Saya Freeman. Semua manisan. Oh ya, saya suka. Kudapan kenyal itu. Dan hai amal punya. Wah, itulah tua tawa. Saya akan buka tin Coca-Cola yang cantik berwarna merah jambu ini. Baiklah, dan sebatang straw. Ini sangat lazat dan minum dari topi seperti ini amat menyeronokkan. Terima kasih. Biar saya coba please. Tidak. Oh, kawan. Oh, sarap nga. Dan tayo Mentos. Na, nabaser kawan. Istasyo snowbrook, sir. Or di asa yan saya. Oh, apa yang berlaku? Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa tak ada cola? Hah? Beef memang bergantung pada itu, tapi tidak berselesai. Jill dan Chef, saya mahu pasta. Okey, sila. Saya mahu ia sedap. Adakah semua orang bersedia? Di mana saya patut mula? Saya akan masak pasta dulu. Spaghetti ni panjang sangat. Ia tak muat dalam kuali. Saya memang perlu patahkannya. Itu jauh lebih baik. Mungkin Anda boleh melakukannya. Biar saya tunjukkan cara memasak spaghetti. Kita perlu masukkannya ke dalam air mendidih dan tunggu. Lihat, ia jatuh ke dalam air. Milik saya der Shepherd. Mini year na perarakan. Oh, Nenek, apa yang Nenek ajar kepada anak itu? Pertama sekali, spaghetti Parsi itu teruk. Dia sangat teruk. Hah? Kami masak pasta sendiri di restoran terbaik. Apa yang saya perlukan hanyalah tepung. Kami tuangkannya di atas meja. Baiklah, buat lubang kecil dan... Oh, I sure search for things spelling and slanger kamu. Dan siyang care program. Mo cekat telur. Dan campur Israel. Ito menjadi doh yang sempurna untuk sebuah pasta. Tetapi itu... Itu pakai so. Iwaisik for fillers dakwa shaman or can you restore and pasta sam? Saya baik. Nampak sedia. Mari kita potong semuanya. Mesti istirahat orang may berding-dindingan ini. Voila! Pasta saya sudah siap. Taburkan sedikit tepung dan mari kita masukkan ke dalam air mendidih. Kacau-kacau. Selamat tinggal. Ider pasta i stir shop for iskinang sa ringer diori or pinggan.
Sekarang sekian udah. Sangat comel. Saya rasa bersama hendak masak kamu. Tetapi ini harus dilakukan. 1 minit pada setiap bahagian. Bagus. Letakkan udang pada pasta kita. Mari hias dengan tomato dan daun basil. Bagus. Dan saya akan tuangkan sos tomato ke atas spaghetti. Bayi saya, Phoebe, suka sos tomato. Oh, itu sudah cukup. Oh, apa itu? Oh, ayolah. Ini spaghetti saya, kawan. Ia kelihatan teruk. Baik. Nenek, adakah ini betul? Sudah tentu tidak. Kita perlu cepat cari jalan. Betul. Saya akan buat pasta manis untuk Kak Phoebe. Saya cuma perlukan gula-gula untuk itu. Cuba sekali. Ini adalah... Kita perlu cari mereka. Ya, sangat Regangkan. Phoebe pasti akan menyukainya. Kanak-kanak, meletakkan semuanya di atas pinggan dan menghias dengan lebih banyak jam marmalade. Letak beberapa di atas pinggan dan beberapa di mulut kami. Sedap, itu banyak gula-gula. Dan mari kita tuang sirap coklat ke atas semuanya untuk menjadikannya lebih manis dan sedap. Dan jangan lupa tentang warna dan hiasan taburan. Ini pasti akan memberikan kilauan penuh saya. Hidangan yang cantik. Ia bertukar menjadi hijau. Apa yang patut saya cuba dulu? Saya akan mula dengan yang ini. Ya, Clark. Terima, Lena. Ya, hebat. Saya benci. Kamu semua. Saya suka ini. Dan biar saya cuba mie ini. Whoops. Masuk. Sengdan. Tetapi, saya mau dan. Baik. Mari lihat. Ia kelihatan lucu. Saya tidak begitu suka itu. Tidak. Mari kita teruskan. Spaghetti saya dari nenek. Ia dengan sos tomato. Saya suka. Semuanya lebih baik dengan sos tomato. Sedap. Nenek, Anda pemenang. Yahoo! Saya begitu gembira. Wah! Adakah awak bersedia untuk mengetahui apa yang saya mahu kali ini? Ben, lihat. Ia adalah kek. Boleh awak buat. Ia sepatutnya besar dan sangat sedap. Baiklah, saya tunggu. Di mana saya patut mula? Betul. Saya akan mula dengan krim. Pertama sekali, saya perlu susun sebuah kek. Saya perlu tuang krim atas kek. Baiklah, memicitnya keluar. Dan menyebarkannya dengan jahat. Dan buat yang sama, meletakkan krim di semua sisi. Oh, tidak. Ia sebenarnya sangat baik. Dan akan untuk menggunakan bentuk hati. Kek saya berbentuk tanduk. Apa? Sunting. Masa untuk beberapa pokok. Saya akan pinjam 1 KitKat daripada Jill. Kita perlu letakkan ini di sekeliling. Kek itu, ia akan jadi sangat lazat. Oh, cantiknya. Selamat tinggal. Baiklah, kita letak Maltesers di atas. Mari kita lihat. Oh, di mana Malteser saya? Saya ambil satu lagi. Kita letak di sekeliling kek. Dan kami akan meletakkan gula-gula Skittles di dalam. Sedap. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya akan break kepada kek. Kali pertama saya melakukan sesuatu seperti ini. Ya. Terima kasih. Ya, Nenek. Awak buat. Terima kasih. Readers Heritage of Rock Cakes for United Suzanne Morris Keinstein.
Blake Cellular Sugar Tone ng Sekolah memasak? Here at your tunjuk free and race Karya Agam. Para may sikay lukisan-lukisan. Miraput dalam warga pelangi. Ada steer cream interval. Wajarno. Pringidor versa. Baik. Dibuat oleh guru saya. Memotong dengan sempurna. Mauser Barde in the star. And Giordal. Stringy. Tambah sedikit krim lagi. Shut your can de flyer kawa. And I share it with us. Maritikar Swardoen spatula khas. Sis mata ni. You're what daripada mastic. You're sangat comel. Oh, lihat itu. Dan beberapa awan. Kek yang sempurna sudah siap. Apa yang patut saya buat? Saya akan buat kek dengan Barbie. Adik kecil saya, Phoebe, suka anak patung Barbie. Kami sering bermain dengannya di rumah anak patung. Letak Barbie di sini, bentuk bulat yang lut sinar di atas, dan ianya perlu diisi dengan sesuatu yang sedap. Saya akan ambil chip coklat warna biru dan cairkannya. You're kin ajir. Sangat enak. Hebat. Sekarang tuangkan semuanya ke dalam acuan. Beberapa kilauan boleh dimakan. Ia sangat cantik. Baiklah, saya sudah sedia semuanya. Apa? Itu? Oh, tunjukkan kepada kami. Wah, cantiknya. Kerja yang hebat. Saya perlu pergi sekarang. Terima kasih. Kita sudah bersedia. Sayang. Wah, hebatnya. Ini adalah mimpi terbaik saya. Ada 3 kek yang menakjubkan di depan saya. Saya akan mula dengan kek Barbie. Mari potong sepotong dan lihat. Hah? Oh, lihatlah kilauan ini. Sangat cantik. Baiklah, mudah. Sebenarnya, rasanya sangat sedap. Lihat bibir saya sekarang. Baiklah, mari kita teruskan. Lihat itu, gula-gula penggoda kecil. Saya suka dan saya mahu cuba KitKat. Ia sedap. Memotong sekeping kecil dan melihat rasanya. Oh, ia kelihatan hebat. Dan ia sangat sedap. Nenek, kerja yang bagus. Sudah tiba masanya untuk kemahiran terakhir. Alangkah indahnya pelangi. Mereka bunuh saya. Di dalamnya juga berwarna pelangi. Saya suka sangat. Chef, Anda yang terbaik. Awak yang Pasti terbaik. pemenang. 100%. Tahniah. Tidak. Betul-betul. Saya tahu itu. Saya akan menjadi Saya sudah mencipta satu hidangan baru untuk Anda. Saya mahu koko. Bolehkah Anda buat? Baiklah. Ya, betul. Bukannya beruang segalanya ke dalamnya. Dapat. Suskenya. Buruk. Saya perlukan susu juga. Dan menuangkannya ke dalam periuk. Dan sekarang saya perlukan beberapa sudu koko. Saya rasa itu sudah cukup. Mengacaunya. Sempurna. Terdapat baki bar coklat di dalam. Wah, pasti akan memberikan rasa coklat yang lezat. Kami letakkan sekeping kecil. Hebat. Semua selesai. Tuangkan ke dalam mug. Siapa yang Phoebe bagi kepada saya? Robot cover sudah siap. Saya akan lakukan. Tidak freezer. Bisa terlalu membangun dalam hidup saya. Sakal saya sudah siap juga merengennya ke dalam kelas. Terima kasih. Dan sekarang saya perlukan krim. Mari, sesuaikan. Baik. Siapa keduanya about konsistensi yang sempurna? Pertama, try serba koko.
And strawberry cebur lagi. Berapa banyak jawaban Vivian sama tangan bagus? Masukkan krim coklat ini ke dalam gelas. Jadi sekarang Ci ambil bag pastry and picit krim Fiona dalam gelas. Fiona menjadi sangat sedap. Saya jamin itu. Dan menghias semuanya dengan coklat kegemaran Phoebe. Baiklah. Sebenar. Mari kita tunggu serius. Ini pada kokor terbaik yang pernah saya buat. Kita masukkan 2 straw. Makanlah. Dan Anda boleh merasanya. Wah, hebat. Dan sekarang giliran saya. Mari kita ambil cambuk. Ya, krim. Ia sangat lazat. Hebat. Phoebe pasti akan suka. Masukkan ke dalam gelas. Dan sekarang masa untuk sedikit sirap coklat. Luar biasa. Ia kelihatan tidak... Oh, lebih baik. Ia boleh jadi lebih baik. Baiklah. Kita boleh buang M&M ini. Tak membahayakan kursi. Lihat itu. Sedikit taburan berwarna-warni memang tidak berlebihan. Kamu boleh coba. Saya benar-benar ingin coba yang ini. Terima kasih. Lihat cawan comel ini dari nenek kesayangan saya. Oh, ia menjijikkan. Saya tidak suka. Ia kelihatan menarik. Apa? Dan rasanya sangat sedap. Mari coba KitKat kita dengan sedikit krim putar. Oh, betapa sedapnya. Hebat. Ini jauh lebih baik. Damai. Damai. Dan apa yang kita ada di sini? Wow, anak saya yang besar. Itu hebat. Bagus. Damai. Tetapi bagaimana rasa koko itu? Ya Tuhan. Oh, ini sangat sedap. Saya suka. Jill, awak seorang kakak yang luar biasa. Awak buat koko terbaik. Dunia yang Anda lakukan. Ya. Saya sangat gembira. Ya, saya kecil di sini. Mari kita buka penutupnya. Pada waktu yang sama. Wah, saya ada hubub-buba biru. Sedap. Bagaimana dengan kamu? Lollipop dengan lipas. Menjijikkan. Ya, ni teruk. Saya memang tak mau makan ini. Chloe, jangan panik. Awak kena cuba. Ayuh. Baik. Tidak, Meg. Itu lipas. Tidak, ia mengerikan, menakutkan dan kotor. Saya nak akan cuba tetapi tidak banyak. Wow, jadi lollipop ini sangat sedap. Saya suka. Gloria, awak betul. Saya patut mencubanya. Sekarang awak hebat. Mari cuba. Gula getah ini nampak sangat sedap. Hanya yang hebat ini benar-benar lazat. Di manakah lipas tu? Tak ada lipas dalam mulut saya. Keluarkan. Saya akan tiupkan balon yang sangat besar sekarang. Ya, saya berjanji. Sekarang mari kita tiup balon. Seperti itu, Chloe, maaf. Tetapi ada lipas di dalam balon Anda. Apa? Tidak, seekor lipas hidup. Saya sudah buang. Tetapi sekarang muka saya ditutup dengan gula-gula getah. Gigi, ia sangat stres. Oh, cuma... Soalnya saya tidak, saya mau lebih. Baiklah, baik. Terima kasih. Wah, saya membuka penutup dan itu mata jeli. Hebat. Apa lagi ada? Oh, gula tabur biru. Sekarang cuba semuanya bersama. Anda hanya perlu tuangkan gula tabur di atas pinggan, celupkan mata marmalat dan sekarang cuba. Begitu lazat. Saya sangat suka. Manis dan lazat. Saya mau lagi. Wah, ada sesuatu dalam sup ini. Mari cuba. Ia jus. Hebat. Apa benda? Sedap. Hai Gloria, boleh saya buka? Tunggu Chloe, saya belum habis lagi. Saya ada satu marmalade, tinggal nak makan. Saya akan cepat. Itu dia. Dan minum jusnya. Manis. Kamu suka yang itu? Hey Chloe, kamu boleh buka sekarang. Betul. Hooray, mari kita lihat apa yang saya ada. Wah, saya ada bola jus. Hebat, ia begitu cantik. Saya mau cuba satu.
Perisa strawberry. Saya suka segala-galanya dengan perisa strawberry dan strawberry itu sendiri juga. Saya mendapat idea betapa senangnya makan semua bola jas dengannya juga. Ia juga akan banyak membantu saya di sini. Tunggu apa? Saya bergurau. Tolong saya. I Pearl for being your no Setiawan Kadirwang Bandon diri may kasih Gloria. Awak telah menyelamatkan saya. Saya tak boleh percaya. Chloe, boleh saya jadi yang pertama? Terima kasih. Mari buka tudung hidangan. Wah, ini Mentos. Hebat. Saya nak cuba secepat mungkin. Nampak sangat sedap. Tengok saya ada misai Mentos. Gloria, awak memang kelakar. Mari kita cuba gula-gula wine. Buka ia, keluarkan, lontarkan ke atas dan tangkap ia. Betapa sedapnya. Saya suka. Saya mau lebih. Gloria, awak boleh buka cloche awak. Betul kan? Hebat, sekarang mari kita tengok apa yang saya ada. Saya ada Coca-Cola merah jambu dan topi keledar dengan tiup. Saya hanya perlu letak Coca-Cola di sini, buka dan masukkan tiup. Sekarang saya akan cuba semuanya. Ya sangat lazat. Hebat. Hey Chloe, boleh saya cuba? Tidak mungkin, saya akan minum sendiri. Dia sangat berai. Badan saya boleh letak beberapa Mentos dalam Coke dia. Dan kemudian Coke itu akan meletup. Haha, ini akan jadi seronok. Saya sudah tak sabar menunggu reaksi Chloe. Begitu sedap apa? Sesuatu tidak kena. Tidak pendingin bermula. Sedang saya geripti Coca-Cola. Sepertinya rosak. Bagaimana ini boleh berlaku? Tidak. Hai lihat Waisio. Itu sangat lucu. Gloria, awak dah bersedia? Tentulah, Chloe. Wah, saya ada gel berperisa ceri manis dan punya saya rasa seperti beri biru. Saya tidak sabar untuk mencuarinya, Charles. Mari kita nilai bersama. Ia refati manis dan sangat sedap. Kita picit keluar. Hebat. Dan saya mempunyai gel biru. Ia juga kelihatan sedap. Itu sedap. Ini manisan yang sangat menarik, Chloe. Dan apa ini? Mungkin kertas yang boleh dimakan. Kita mesti cuba gabungkan gel dan kertas ini. Saya lukis muka senyum di sini. Sekarang mari kita cuba. Selamat tinggal. Ini sangat sedap, Chloe. Kamu perlu mencubanya. Hebat. Saya tak boleh berhenti. Betul-betul? Baik, mari cuba. Picit gel pada kertas boleh dimakan berwarna merah jambu saya. Itu sudah cukup. Mari buat kek berlapis daripada kertas dan gel. Ia akan lebih sedap. Dan satu lapisan lagi. Dan sekarang saya bersedia untuk menggulungnya. Terima kasih. Sangat sedang saya sekena Gloria. Saya tak sangka ia begitu enak. Ya. Saya di atas. Dengar. Ambil saya. Gloria, pinjamkan saya kertas anda. Sila, saya ada idea. Jom main permainan tic-tac-toe. Kita akan lukis terus pada kertas boleh dimakan dengan bantuan gel manis. Mari kita pergi, Roy. Siapa yang saja yang main permainan ini makan semuanya. Ide yang bagus. Saya ingin bermain. Saya pasti akan menang. Saya mesti cuba kertas dengan banyak gel. Walah, saya menang. Sekarang saya boleh makan semuanya. Mari kita gulung dan cuba. Saya juga mahu mencubanya. Terima kasih. Ya, sedap. Apa? Sekarang saya ingin Rebecca dan maramitan di kamera yang saya dari wow, ibu orang singer yang berair. Betul berhebat. Ada gel berasid dalam kit. Saya mahu mencubanya. Pijitlah dari sini. Betul memang soundnya menjadi himai dengan marmalat dalam set ini gabungan marmalat manis dan gel masam akan menjadi sangat baik. Saya mahu mencuba semuanya bersama-sama. Kita akan susun marmalat, picitkan gel masam. Dan sekarang anda boleh mencubanya. Masam, tapi sedap. Gloria, awak boleh buka kain awak juga. Benarkah? Mari. Itu nerd. Saya pasti akan menjadi sedap. Kita perlu mencubanya secepat mungkin. Buka. Lihat itu. Betapa cantiknya. Saya suka. Mari cuba. Betapa sedap. Sayang. Hebat. Saya ada idea untuk kenakan Gloria. Sekarang saya akan perahkan sedikit gel masam pada gula-gulanya. Jom lihat reaksi dia pada gel masam tu. Saya boleh bayangkan reaksi muka dia nanti. Betapa manisnya gula-gula ini. Tidak. Betapa masamnya. Tapi memang sedap, Chloe. Awak ke? Ya, saya perahkan sedikit gel masam.
Mereka bersih. Bersih mau tuliskan siapa yang kekal sebuah clash terlebih dahulu. Saya menang. Saya akan buka yang pertama. Wah, tidak dijangka. Ada tandas di sini. Dan banyak tiup. Mari kita lihat. Mari letakkan tiup dalam serba biru ini. Dan sekarang mari kita cuba semuanya bersama. Betapa lazatnya. Saya suka agak masam, tapi saya suka benda macam tu. Chloe, kamu boleh buka tutup hidangan kamu. Hooray! Mari lihat apa yang saya ada. Oh, itu cincin lollipop. Hebat. Saya sudah lama ingin mencuba ini dan ia sesuai dengan saya. Dan ada juga gel asidik. Kita patut cuba bersama-sama memerah. Adakah gel masam di bawah lollipop? Itu sudah cukup. Dan sekarang kita cuba semuanya. Terajain saya suka semsyade. Gloria, nikmatilah satu yang sedap juga. Benarkah? Hebat. Punyaku juga sangat sedap. Idea. Mari kita tukar. Saya akan beri kamu serbuk masam dan kamu beri saya gel kamu. Tidak kisah? Baiklah, mari kita cuba. Saya ingin mencuba serbuk masam kamu. Hebat. Celupkan lollipop saya ke dalam serbuk. Sedap dan masam. Sekarang cuba gel awak juga dengan lollipop saya. Ia sedap. Saya suka. Ia juga masam. Makanan berwarna merah jambu dan biru kedua-duanya sedap. Alice, jangan menangis. Hei, kawan-kawan. Anda dalam cabaran kulinari baru. Hias kek itu. Sekarang, bayi Alice akan tunjukkan kek yang dia mahu. Anda sudah bersedia? Tolong. Kemudian, mari kita mula. Jadi, saya akan mulakan dengan telur. Betul tak, Nenek? Ia pecahkan pinggan saya. Tapi tak apalah. Mari buang kulitnya dan... telur. Apa yang berlaku? Nenek akan tolong kamu, cucu. Macam ini. Nenek yang terbaik di dunia. Jadi, mari kita teruskan. Satu telur tidak cukup. Sedia. Apa yang diperlukan seterusnya? Hei! Apa? Gula? Sedikit gula. Tetapi Nenek, ia kek. Ia perlu manis. Saya akan tambah semuanya. Apa? Tak kisahlah. Saya hanya makan sedikit gula. Adakah itu buruk? Apa yang kamu buat, Nenek? Tuang susu. Jadi saya akan buat perkara yang sama. Ia tak terbuka. Ia tak berfungsi. Tidak. Semuanya tumpah. Tidak banyak yang tinggal. Baiklah, sudah bersedia. Ahem. Nenek, boleh saya pinjam tepung dari Anda? Saya ada tepung di merata tempat. Ya, Tuhan. Muka saya kotor. Adakah saya menakutkan? Baiklah, sekarang saya akan betulkan semuanya. Dan begitu. Tepung, ia cuma macam pelik. Pemukul ini agak selesa. Tetapi saya boleh melakukannya dengan tangan saya. Generasi kita tidak memerlukan alat kuno Anda. Kami ada teknologi. Ini cara kami melakukannya. Lihatlah doh yang sempurna ini. Bagaimana dengan doh saya? Adakah semuanya oke? Saya terlupa sama sekali. Kita perlu tambah koko. Cucu minta coklat. Sekarang Nenek akan buat segala-galanya. Bagus. Saya akan dapatkan adunan coklat yang paling sedap. Dan kita masukkan ke dalam oven. Kemudian perbaiki saja. Belakang saya sakit. Baiklah. Ya Tuhan, Sid. Siapa mencuri ini salah meloyang? Adakah Nenek sudah letakkan dough untuk dibakar? Bagaimana pula dengan saya? Bingo. Tunggu. Naomi sedap menjadi kawan dengan dough itu, tetapi saya suka makan Oreo, jadi kita boleh buat sesuatu daripadanya. Mari kita letak dalam acuan, goncang dengan baik, dan letak dough di atasnya. Dan sudah tentu sedikit warna. Saya akan mempunyai dough dengan warna yang menarik, cerah seperti saya. Campurkan semuanya dan siap. Sekarang, kita tuang semua ke dalam acuan. Jelaskan, bentangkan. Nenek dah tidur. Kita kena senyap. Selamat tinggal, Kate. Saya harap awak bersedia.
Saya dah siap. Jadi, para amatur itu sudah masukkan kek ke dalam ketuhar. Sekarang masa untuk ciptaan saya. Tonton dan belajar. Saya letakkan dough ke dalam mangkuk dan warnakannya. Ia sepatutnya jadi menarik, seperti kek pelangi. Sekarang bentuk bulat kegemaran saya. Ke dalamnya saya tuang adunan berwarna cantik saya. Bersiaplah bahwa kek saya akan menjadi yang terbaik. Apa pendapat anda? Hebat. Lihatlah. Terlalu lambat. Oh, sama-sama. Oh, terima kasih kerana mengingatkan saya. Saya perlu mengambil kek itu keluar. Jadi, adakah kamu sudah bersedia? Oh, saya minta maaf. Jadi, saya nak pergi. Kek manis saya sudah siap. Baunya sedap. Chef, lihat itu. Bukankah ia hebat? Saya rasa biskut ini menjadi hebat. Oh, Jill, berikan saya itu. Saya perlukan lebih. Saya akan buat kek yang cantik. Dan yang paling penting, ia akan menjadi asli. Ya, sempurna. Oh, kek saya pun sudah siap. Bagaimana dengan kamu di sana? Oh, panas. Oh, chimichurri is already trayak. Kita perlu berlincirnya dengan sesuatu yang manis. Contohnya seperti dengan marshmallow. Ya, tetapi pertama saya mencobanya. Sudah tentu. Jadi menyapukannya di seluruh... saya rasa ia akan jadi hebat. Dan mari kita hiaskannya. Hebat. Beberapa bebola coklat di atas dan yang berwarna-warni. Kek saya benar-benar cantik. Saya mahu mencobanya. Saya betul-betul menginginkannya sangat. Oh, baiklah. Saya tak boleh merosakkannya. Maaf. Ini untuk awak. Jadi biskut saya sudah siap. Kita perlu mengeluarkannya. Baunya sedap. Mari kita terurin biskut dan pasang kek kita yang sempurna. Krim di atas dan sapukan supaya ia sempurna. Mari tambahkan taburan manis. Seperti... Bagaimana kamu suka? Ya, ia sungguh cantik. Pekerjaan terbaik di dunia. Dan sentuhan akhir, beberapa sirap. Mereka berwarna dan pelangi yang cantik telah siap. Bagus. Saya rasa ia sesuai dengan sempurna. Saya terlalu cemerlang. Adakah Anda sudah bersedia? Maka mari kita mula. Bagaimana jika itu menjijikkan? Sangat cantik. Kita perlu mencobanya. Kek yang sedap tuh. Sedap. Bagus. Bagaimana rasa kek ini? Sedap. Oka. Muah, itu menakjubkan. Oh, terima kasih. Dan bagaimana pula dengan yang ini? Pelangi? Wah, ini luar biasa. Saya bagi 10 daripada 10. Saya paling suka kek daripada chef itu. Hore, chef telah menang. Tahniah saya. Everno.